Guys, nak makan tak butter chicken yang diiktiraf halal oleh JAKIM dan nak makan dengan suasana yang unik, guys, boleh datang sekarang ke Jibril. Cawangan ada di Subang Jaya, Setapak, Publica, KJ, JB dan juga Bangi. Assalamualaikum guys. So, selamat datang kat Yukas episod baru. Okay, korang rasa macam pelik asal tempat lain macam kan. To be honest kan, aku pun tak tahu kenapa tempat lain macam kali ni. Sebab nampak kali ni kita ada dekat restoran Jibril yang diorang telah taja lokasi kita, Ustaz. Diorang telah taja lokasi kita. So, terima kasih kat Jibril. And saya selalu shoot kat studio, Ustaz. Dulu saya start saya kat rumah. Okay. Lepas tu saya start shoot kat studio. Tiba-tiba first time shoot kat restoran lah. Cukup masa shoot saya orang pertama. Oh, kat orang pertama. Cukup masa kita shoot kat masjid, Ustaz. InsyaAllah. Kita tengah menunggu peluang untuk shoot kat masjid lah. So antara guest yang saya banyak hutang budi sejujurnya. Ustaz tahu kenapa, Ustaz? Kenapa? Teka lah, Ustaz. Siapa dia maksudnya? Tak, Ustaz, antara guest yang saya paling banyak terhutang budi. Kenapa, Ustaz? Tak pasti saya. Tak pasti Kebanyakan guest podcast datang daripada daurah. Oh, Masya Allah. Saya berjumpa mereka di situ. Macam Mawi, saya jumpa masa kat daurah. Ya. Dan ada juga beberapa guest yang selalu pergi daurah juga, macam Ustaz Ashraf. Ya. So untuk yang tak tahu, daurah ni sebenarnya basically dia adalah program untuk selebriti ataupun pendakwah yang Ustaz nak buat macam. Sebenarnya kenapa Ustaz buat daurah, Ustaz? So Ustaz explain, diorang pun tak tahu daurah tu apa. Okay. Daurah ni daripada perkataan bahasa Arab lah, daurah. Lebih merujuk kepada satu program ilmu yang bersifat diskusi secara intensif lah. Satu tajuk kita bahaskan secara intensif. Cuma saya buat lebih santai lah. Kita ada hiburan yang tidak melalaikan, ada bacaan Quran, tilawah. Yang penting ada makan-makan. Tu yang best. Macam hari ni lah makan-makan lah. Macam makan-makan. Tapi Ustaz puasa pula. Tak beritahu awal. Kalau tidak kita saya Allah Akbar. Itulah saya ingat saya beritahu Ustaz restoran tu dah ni tapi tak sampai. Saya kan dekat restoran sebab Rahmat pun di sini juga. Rahmat pun di sini juga dia buat. Office dia? Oh iya ke? Tu saya tahu tu saya terus pergi basement. Oh, so Ustaz ingat jumpa dekat restoran. Masih bukan jumpa restoran, masih pergi studio macam Rahmat. Rahmat pun sama tempat yang sama di sini. Saya tak apa Ustaz, kalau situ saya terhutang budi Ustaz, saya akan melanjut Ustaz makan next time Ustaz InsyaAllah. So sebab kita pun dah shoot, kita langgar je lah. Okay. Tapi persoalan pertama dia adalah yalah Ustaz buat benda tu untuk yalah nak bagi sharing ilmu dan sebagainya. Sebab saya last sekali saya dengar perkataan daurah masa saya belajar madrasah dulu, saya dengar orang cakap daurah kelas 7, daurah alim tu je saya dengar. Tapi kenapa Ustaz? Kerana masa saya mengajar kitab Umdatus Salik, kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia disebut pasal zakat. Jadi zakat ni antaranya untuk mu'allaf. Kebanyakan orang Islam anggap orang Melayu lah, bukan Islam secara dunia ni kan. Anggap mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam. Tetapi sebenarnya mu'allaf ni lebih luas. Mu'allaf dia perkataan bahasa Arab, mu'allaf yang dilembutkan, dijinakkan hati dia. Maksudnya orang yang lemah dikuatkan dengan dunia. Duit lah maksudnya. Jadi dalam kitab tersebut dia sebut ada beberapa orang mu'allaf, termasuklah yang baru masuk Islam. Disebut adalah ashraf tu'ta min amwali zakah li tahassuni islamihim. Public figure, ashraf ni syaraf mulia, orang-orang mulia, orang-orang bangsawan, orang-orang terkenal, termasuk selebriti ashraf lah, dipandang mulia oleh masyarakat, diberikan sebahagian harta zakat li tahassuni islamiyah untuk memperbaiki agama mereka. Jadi saya fikir bagi duit bukanlah bagi duit sumbangan RM1,000. Dia orang kebanyakan orang yang berada kan. Maksudnya program untuk ashraf, untuk orang-orang mulia. Yang menariknya yang mula-mula yang mencetus adalah ashraf juga. Siapa dia? Yang Imam Muda Ashraf. Imam Muda Ashraf. Sebab dia asal dua program yang pertama. Daurah yang pertama tu beliau yang anjurkan. Yang pertama untuk pendakwah-pendakwah selebriti. PU, Imam Muda, Da'i dan seumpamanya buat kat rumah dia. Jadi dia panggil saya sebagai speaker. Yang kedua pun saya ingat tajuk dia, yang pertama saya tak ingat. Tajuk dia yang kedua daurah tentang isteri-isteri Nabi. Kitab tebal tu. Spesifiknya tu? Yang macam 8 hingga pukul 1. 1 pagi? Ya. Tapi tak habis juga. Sebab kitab tebal tu kan. Jadi lepas tu dia pergi Turki. Dia ada rumah homestay di Turki. Kata kalau pergi 3 hari tak apa, pergi 3 bulan. Oh, dia ada business homestay di Turki? Ya.
Ui, lain macam Dia seronok pendakwah yang antara yang lain macam next luar biasa lah, next level lah. Jadi dia ada butik baju dan sebagainya. Dia ada bisnes banyak. Dia ada homestay di sana. Dia pergi lama 3 bulan. Dia belajar agama di sana dengan syekh-syekh Syria yang ada di sana, yang pelarian. Jadi dia belajar agama. Jadi 3 bulan. Jadi saya lama ni. Saya call dia, boleh tak saya gunakan tempat dia tu, Lantana Villa yang biasa. Itu pun homestay dia juga? Dia juga. Untuk orang datang like bercuti macam tu? Dia itu production selalu sewa. Kata saya drama apa yang apa Zamarul, saya lupa dia punya. Dia drama panjang pasal seorang perempuan tu dia dimasukkan dalam satu rumah penjagaan madrasah dekat Kedah tu apa? Saya lupa dia drama panjang. Tapi basically ramai orang berlakon kat rumah tu juga. And tu bisnes Ustaz Imam Muda Ashraf. Dia sehari ribu-ribu lah dia punya sewa dia kan. Dia bagi free lah untuk saya kan. Jadi saya kata saya nak teruskan lah daurah. Dia kata boleh. Jadi saya teruskan, saya ambil, sebab biasa kalau pendakwah tak ramai, tak sampai 20 orang yang datang. Jadi saya nak ambil lebih ramai lagi lah. Alang-alang saya buat benda free kan, manfaatkan yang sebaiknya. Saya panggil lah segala artis yang saya kenal. Jadi ramailah Johan datang dengan isteri dia, Aidil Aziz dengan Fasha Sanda, ramailah. Yang paling antara yang konsisten Datuk Dr. Filah Kamsa, yang selalu datang saya jumpa kan. Ramailah. Maksudnya ini satu perkara yang baik yang saya dapat curahkan ilmu kepada public figure. Kerana mereka yang skop lebih besar. Dakwah kepada orang masjid penting, tapi mereka balik ke rumah dakwah pada anak-anak. Tapi mereka dakwah dapat influence follower mereka dalam media sosial. Tapi tak ada ke Ustaz macam orang cakap Ustaz PU Salman macam select tak, kita orang pun nak pergi ke? Tak ada macam tu? Saya hari-hari kuliah tak untuk umum. Tak datang pun, jadi tak boleh bagi alasan. Yang lah, salahnya saya buat ilmu untuk dia orang saja. Itu salah. Macam Nabi kan, Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala kerana abasa wa tawalla anja'ul ama. Kerana Nabi fokuskan untuk siapa? Untuk malak. Dalam Quran banyak perkataan malak kan. Malak ni kan selalu Rasul-Rasul berdakwah kepada mereka. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru. Saya tak hafal lah. Saya bukan faham Al-Quran. Saya ingat malak tu banyak. Maknanya Nabi ni antara fokusnya untuk malak, golongan atasan. Tapi bukan pada mereka sahaja. Ada satu masa untuk mereka. Sebab mereka ni biasanya suka privacy. Sebab tu dakwah untuk semua, cuma masa untuk mereka ni khusus. Maknanya saya dakwah hari-hari. Tadi saya bawa pergi bank, pergi masjid, dan saya pun ada kelas online untuk semua. Kelas online saya untuk semua. Antara yang belajar kelas online, Datuk Dr. Filah Kamsah. Sejak tahun 2020 PKP saya start online, beliau pun start belajar sampai sekarang. Tapi interesting sebab Ustaz point out tadi, ramai orang-orang Ashraf ni, dia panggil Ashraf ke Syaraf? Ashraf, Jamak. Okay, Ashraf kan. Orang-orang ni dia pentingkan privacy kan. Ustaz pun rasa macam tu untuk diri Ustaz. Sebab dakwah ni dia ada maratib. Likullin darajat mimma amilu. Kalau salah betul kan ya? Betul. Setiap kaum ada darajat yang mereka amalkan. Maksudnya ada darajat, ada dia punya tingkatan. Di dakwah kita Allah tak kira level. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab kepada orang ajam. Tapi cara dakwah ada level. Tak boleh sama. Ustaz, kita kena sama Ustaz, Islam ni adil tak? Kalau kita pergi budak-budak boleh sama tak? Tak boleh sama. Saya pergi budak-budak, Yusuf jangan datang. Saya akan jadi budak-budak. Dia macam ibarat ni Ustaz, kita cakap dengan anak kita, anak remaja, takkanlah kita cara cakap dia sama dengan anak kita. Maksud saya bukan kita nak spreadkan Ustaz ni select lah. Pilih tak, saya dakwah pada semua. Budak sekolah saya pergi, sekolah menengah, sekolah rendah, universiti, tapi level ni mestilah berbeza. Kita tak boleh nak campur budak-budak dengan orang tua. Boleh tapi dia sukar. Jadi sebab tu budak-budak khususkan budak. Jadi orang Ashraf pun khususkan untuk mereka. Dalam Quran begitu banyak disebut malak. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali. Maknanya pentingnya untuk kita dekati mereka. Okay, ni macam side tangent je. Saya just nak tiba-tiba lari topik hijab. Sebab tadi saya baru terfikir. Tadi Ustaz sebut kan, tidak ada Nabi SAW beritahu tidak ada kelebihan bagi orang yang Arab kepada orang bukan Arab. Ya betul. Tapi Nabi SAW juga ada pernah sebut, betul kalau saya salah, saya pernah dengar, orang Yaman ni adalah orang-orang yang terbaik. Betul? Tu macam tu correlation tu, tak macam contradict Ustaz?
Ya, maksudnya itu dari segi bangsa. Sebab Nabi sebut hati-hati mereka lembut lah hadis sebut. Qulubuhum ka afridat tayri, hati mereka macam hati burung. Jadi hati mereka itu dari segi itu memang reality. Setiap bangsa berbeza. Kita lihat Arab mana yang paling cakap lembut, orang yang mana. Oh, itu yang dimaksudkan. Itu maksudnya. Mana ada sama bangsa tak sama. Melayu dia lain. Cina dia lain. India dia lain. Itu berbeza. Sebab tu Nabi sebut kulli ya'mal ala syakilati. Katakan Muhammad, setiap sesuatu, setiap manusia, setiap bangsa beramal ikut syakilah. Apa syakilah? Bentuk acuan dia. Faham. Saya Jawa kasar sikit lah. Oh ya, Jawa. Saya Jawa. So Ustaz first generation dekat Malaysia ke memang dah Jawa yang berketurunan di sini? Saya dah maksudnya. Dah lama dah? Datuk nenek moyang lah maksudnya. Taklah lama sangat maksudnya. Saya bukanlah orang daripada Indonesia, tapi keturunan saya daripada Indonesia lah. Tak. Wali Songo semua Ustaz. Tak pasti tu. Saya pun ada saudara tapi saya tak pernah pergi menjejaki mereka. Sebab tahu Ustaz mungkin nampak pattern ni. Kebanyakan Ustaz saya jumpa orang-orang yang mengamalkan agama ataupun menjadikan ini sebagai satu benda yang serius dalam kehidupan dia, ambil usaha ni, dakwah ni dan sebagainya. Kebanyakannya Ustaz, saya tanya, diorang cakap diorang asalnya background biasa ke apa, tapi kan saya tak, rasa macam takkanlah kebetulan kalau lah dia orang biasa sekalipun yang buat benda ni ataupun yang fokus on agama, and dia pun sendiri cakap, oh ayah mak saya pun orang biasa. Saya takkanlah kebetulan Allah pilih keturunan tu. Dan bila saya tanya, kebanyakannya bila terpaksa pergi sampai atuk, nenek, moyang, ada akhirnya jumpa kat situ salah silah tu orang macam kiai lama ke, orang yang memang imam ke, dia akan keberkatan tu akan mengalir kat situ. Saya setuju macam tu. Dia secara pengalaman ada tapi secara fakta tak ada lah. Oh ya, faham. Dia panggil kebiasaan genetik, macam penyakit pun ada genetik. Jadi barakah tu ada. Macam Ustaz, kenapa Ustaz jadi Ustaz? Saya sebenarnya kisah rare lah kan. Untuk podcast saya tak pernah cerita. Saya nakal budak-budak kampung. Saya ada Sungai Terap, Tanjung Karang. Biasa sampai Tanjung Karang, adik saya sekolah sana, belajar sana, madrasah. Oh, madrasah. Jadi kalau ingat kat Selekor tu ada sekolah agama menengah Tanjung Karang. Selekor nak pergi Sekincah, Sungai Besar. Jadi saya nakal. Budak-budak biasa. Taklah terlampau teruk sangat. Tapi sampai tahap mencuri lah. Kira tak dah nakal kecil sangat, saya kira berat jugalah. Tapi macam mak ayah, macam ustaz macam mana? Maksudnya environment biasa. Mak ayah pun biasa? Biasa. Normal lah kira. Miaga semua. Cuma ini mungkin boleh satu benda baik lah. Saya ni dipaksa untuk pergi masjid waktu maghrib sahaja. Saya nakal, saya pergi kedai, kalau pantang tuan kedai tak ada, saya askar tu dah kira dah halal lah. Ya, kira halal. Bukan halal maksudnya, saya halalkan sendiri. Dan habit saya suka main game. Bukan game biasa ni, dulu game 20 sen masuk token tu. Tanya orang 90-an. Game 90 sen 80-an. Confirm dia tahu. Dekat Tanjung Karang tu ada satu pusat snooker depan library tu, pusat snooker. Saya tak main snooker, saya pendek je. Kan, separas papan snooker pendek. Saya main game 20 sen. Masuk 20 sennya round 1 fight Street Fighter. Jadi yang tekan-tekan tu ke? Tekan-tekan tu, tekan-tekan 20 sen je. Sekarang token kadang RM1, paling murah RM1 sekarang kan. Kadang 4 token RM4. Jadi sampai sekarang saya main lagi. Saya main isteri saya main yang bola-baling tu. Oh ya? Kalau pergi yang basketball tu? Wah, once a walk jumpa saya tu. Betul lah. Ini special tak pernah saya jumpa kat masjid, saya tak cerita ni. Untuk Yusuf punya. Sebab nanti saya cerita sebab apa lah. Kisah boleh tanya sebab apa. Pasal Nabi sendiri pun sampai umur dah pun dah masih lagi belum berlari dengan Aisyah kan. Itu semua maklum kan. Sebab isteri saya suka main bowling. Jadi saya pun tak nak main bowling apa, bola jaring. Takkan saya nak main bola jaring betul. Jadi main bola jaring itulah. Jadi 20 sen saya ketagih. Dulu dapat 40 sen je. 20 sen makan nasi lemak, 10 sen air dulu kan zaman tahun 90-an. 10 sen tinggal. Jadi nak main game 20 sen. Takkan main sekali. Mana puas. Kita main sampai maghrib lah. Selagi mana waktu maghrib belum datang, saya main. Jadi jangan risau, minum je. Sorry Ustaz, dia ada hadis. Ini luar tajuk lah. Tak apa. Nabi sebut, innal malaikatu tusalli ala ahadikum iza ukhila indahu ma lam yashba'. Sesungguhnya malaikat sentiasa mendoakan orang yang berpuasa iza ukhila indahu, bila ada orang makan di sebelahnya, sampai dia habis. Ada dua riwayat,
Sebab malam yafru sampai habis, malam yashba sampai kenyang. Sekiranya Ini salah faham orang Melayu. Saya nak buat satu buku Melayu Wiat. Salah faham orang Melayu. Ya. Orang Melayu bila makan, ke isteri makan, abang puasa ni ataupun I puasa ni, dia suruh suami pergi jauh. Oh, tak ada hadis pun sebenarnya. Tak ada. Uish, lagi kena makan ada lah. Lagi bagus. Yang tak bolehnya kita provoke untuk orang buka puasa itu berdosa lah. Faham. Yang ni suami isteri bukan nak provoke pun, saya makan sebelah. So kalau macam orang buat argument macam bulan-bulan puasa, saya baca komen TikTok kalau orang buat food resipi buka puasa kan, orang akan cakap apalah post pukul 2 ni tak hormat orang puasa. Itu sebenarnya tak legit, tak boleh. Itu tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Sebab dia mungkin, sebab itu terlampau general. Yang kat rumah ni kita tahu dia takkan buka puasa. Di luar ni ada orang yang dia tak mudah nak tengok makanan je, dia akan terliur sebagainya. Ada pun kita kawan-kawan kat rumah suami isteri tak ada masalah. Maksudnya first time ilmu baru guys. Sebab saya suka cari benda yang rare. Saya pun akan keluar dalam bulan depan sunah-sunah rare. Dah siap saya beritahu. Kena buatkan lagi. Apakah sunah-sunah rare tu? InsyaAllah. And kita pastikan kali tu Ustaz tak puasa guys. Itu penting. Sebab saya kaki makan juga. Jadi sama-sama tadi dia pasal tadi. Pasal budak tadi kan. Saya main. Saya akhirnya kehabisan duit. 40 sen, kemudian tambah sikit 60 sen. Jadi tak cukup. Jadi saya nampak ayah saya berniaga dekat Pekan Kuala Selangor. Siapa yang pernah pergi dulu di Pekan Lama Kuala Selangor tu tempat market. Jual pisang, sayur, ikan. Ayah saya jual barang-barang kampung. Jadi saya tengok dia balik je, dia bawa plastik penuh duit shilling. Saya kata ini baik ni. Orang kata, cikgu kata kalau lihat anak-anak, lihat ibu bapa terbeban, kurangkan bebanan. Saya pun nak kurangkan bebanan ayah saya. Berat sangat shilling tu Berat sangat shilling tadi. Saya nampak shilling, saya teringat. Saya ingat apa? Ayah. Kedai game bukan? Oh, ayah. Tengok shilling je. So shilling dulu kena shilling, tak ada token. Saya malam-malam je, saya tengok ayah saya letak belakang almari mak saya. Budak lagi masa tu, skor rendah lagi. Saya pun tengah malam mak saya dah tidur, ayah saya dah tidur. Saya pun kurangkan bebanan ayah. Jangan tiru aksi ini. Saya ambil setiap hari istiqomah. Saya ambil sebab siang esok lepas habis keluar agama saya pergi Pasir Penambang. Dari Tanjung Karang ada, Pasir Penambang ada. Pasir Penambang tempat orang beli ikan fresh tu. Saya main. Tapi ayah saya ni benda yang patut orang sekarang ikut. Maghrib mesti ada di masjid surau. Tapi saya memang nakal. Saya pergi hanya rakaat terakhir. Rakaat terakhir imam nak bagi salam, saya duduk. Yang penting masa ayah saya bagi assalamualaikum nampak saya ada. Jadi saya habis salam tu saya terus belah. Saya tak sembahyang pun sebenarnya. Saya duduk tahiyat akhir, habis maksudnya tak sampai berapa saat saya dah bangun. Yang penting masa salam tu saya ada. Itu je, saya nakal sangat. Tapi di masjid juga umur 14 tahun saya dapat hidayah. Dapat Siti Nur Hidayah. Dekat hidayah masjid? Bukan, dapat petunjuk. Which is? Kat masjid lah. Banyakkan masjid hidayah bukan. Kat masjid lah. Saya dapat kat masjid juga hidayah tadi. Saya pergi belajar madrasah di Kedah. Oh, Ustaz sendiri yang nak? Ya, saya sendiri nak, bukan mak ayah saya yang suruh. Macam mana? Cuba proses tu macam mana tu? Di masjid tu lah saya rasa macam saya ni tekuk sangat. Mungkin saya dengar tazkirah ataupun doa ke sebagainya. Spesifik moment tu Ustaz tak ingat lah? Saya ingat masa tu program, saya tengok tempatnya di masjid area Kuala Selangor, program Qiyamul Lail. Saya balik tu saya termenung, mungkin saya terkesan dengan Qiyamul Lail tadi ataupun kata-kata ustaz tadi. Dan saya rasa saya teruk sangat. Ayah saya dah cukup baik dengan saya. Saya anak last kan. Cukup baik dengan saya. Macam-macam apa yang saya nak, minum ke makan. Sebab tu saya kaki makan. Apa minum, apa ayah saya belikan, dah tak ada, lepas saya tak ada siapa dah. Semua dah besar. Jadi saya rasa saya kena buat yang terbaik lah. Tapi macam kalau ikutkan mak ayah Ustaz nak Ustaz jadi apa? Tak ada apa, dia orang kampung dia tak kisah, belajar. Oh, tapi ni menarik sebab hari tu masa kat daurah tu abang Ustaz datang and imam and suara sedap. So maksudnya dia pun mesti belajar agama juga. Sebab kami memang semua sekolah agama. Maksudnya sekolah menengah agama macam tu lah. Saya sekolah agama Tanjung Karang. Oh, itu sekolah agama. Sekolah agama. Bukanlah macam spesifik masuk madrasah tahfiz pondok, bukan. Tak. Cuma abang saya saya lupa sebab apa dia masuk sekolah tahfiz. Oh, tapi dia sendiri juga lebih kurang. Saya rasa tidak, tapi saya tak pasti, takut silap. Okay. Saya rasa dia mungkin ada masalah disiplin. Masa tu masa budak, ayah saya masukkan tahfiz. Macam Ustaz lebih kurang lah. Tapi saya nak masuk sendiri. Tapi tahu buat sendiri kan. Saya sendiri. Ayah, abang saya
Sampai ke sekolah tu pun dia ada masalah juga, pindah sekolah lain. Faham. Kalau salah, maaf ya abang, saya ingat saya lah. So seorang tu je lah abang yang belajar agama, ustaz 2 orang je lah. Ya, 2 orang. Lain semua Yang lain normal. biasalah. Itu sebab dia ada masalah apa saya tak ingat. Saya rasa dia ada masalah disiplin, madrasah di Sungai Besar, dan ada masalah lagi sampai ayah saya ingat lagi. Saya menangis ke apa, ayah saya pergi, cikgu ustaz panggil, pindah dekat Padang Balang last kali. Ya. Di Padang Balang di sana lah, di Sentul ke mana? Setapak ke KL lah. Jadi maknanya saya sendiri nak pergi ke Kedah. Jadi pakcik saya pernah belajar kat Kedah, jadi dia bawa saya ke Kedah. Faham. So masa tu belajar dekat apa nama tempat tu? Madrasah Di Kedah tu. Sekolah Menengah Islam Darul Ulum. Oh, sekolah menengah juga. Tapi dia tak ada SPM, dia memang nama je sekolah tapi sebenarnya madrasah. Kitab dan juga sistem Al-Azhar. Saya tak ada SPM sampai sekarang. Ush, ya eh? Tak ada. Interesting Tak ada. Kenapa ustaz tak decide untuk just ambil? Sebab sana tak ada SPM dekat madrasah tadi. Okay. Sekarang dah ada. Oh, sekarang dah ada. Madrasah tu bukan saya. Tak, ustaz. Saya belum ada sampai sekarang. Apa mindset di sebalik tak nak ambil? Saya bukan anti SPM, tidak. Faham. Madrasah tak ada. Okey. Jadi saya ambil STA di Pondok Pak Yah yang terbakar 16 orang meninggal dunia tu. Saya rasa ramai tahu. Saya ambil tu 3 bulan, maksudnya nak ambil sijil untuk ke Mesir saja. Okay. Dulu pergi Mesir tak perlu SPM. Tak perlu. Sebelum tahun 2000. Al-Azhar ni maksudnya? Ya, Al-Azhar betul. Tak payah SPM. Hanya 4 senawi. Saya last batch. Yang tak payah ambil Saya SPM. lepas tu memang kena stamp. Tapi tu dikira universiti time tu. Mesti. Oh, Terus masuk tahun 1. Saya masuk tahun 1. Seludin. Tapi ustaz, apa yang membuatkan sekarang ni kena ambil? Maksudnya lepas ustaz tu kena ambil? Itu kerajaan lah. Kerajaan punya sistem. Adalah mungkin saya tak pasti sebab apa. Macam ustaz, masa sama-sama saya belajar dulu ustaz. Saya ingat tau, masa kita tengah borak-borak, masa kita belajar pun, ada macam, mungkin saya silap sekarang, mungkin lain ke tak pasti. Tapi ada macam orang mengatakan yang, budak-budak sekarang ni yang nak jadi imam masjid pun kena ada SPM. Masa zaman saya belajar. Yang kita dengar imam-imam kan. So macam ustaz punya career path sekarang ni memang apa sahaja ustaz buat semua dia takkan minta SPM. Tak ada. Sebab tak ada. Tapi imam masjid SPM betul ke tak? Tak betul. Imam masjid perlu SPM betul saya ke tak? pernah jadi imam masjid. Tak Imam payah 1 SPM tak ada SPM. Oh ya. Yeah. Saya ni tak tahu Allah permudahkan urusan saya sampai sekarang. Faham. Sampaikan saya nak buat rumah sendiri pun orang tolong. Arkitek tolong bagi free. Full design semua. Peguam pun ada yang pernah kes saya lah, kes abang saya, saudara saya. Maksudnya Allah mudahkan. Bayangkan peguam bagi free berapa ribu agak buka file tu. Orang kata buka file 5,000. Orang katalah. Mungkin. Kan? Saya Allah pemudahkan. Architecture rumah saya pun orang bagi free. Maksudnya sampaikan sebelum kahwin orang bawa album ke masjid untuk saya. Orang buat gambar dia buat album tu. Ustaz ni album anak saya. Album anak saya. Untuk apa? Untuk jodohkan lah. Tapi bukan isteri saya sekarang lah. Saya tak ambil yang tu. Tak, ni sebelum belah kahwin lah. Ya. Apa yang buatkan mindset ustaz sebalik menolak time tu? Antara sebab tadi lah. Maksudnya bila kita fikir pasal agama, Allah akan permudahkan hidup dunia dan akhirat. Itu saya pegang. Saya bukan anti akademik tak, sebab benda tu tak lalu kat saya. Kalau ada saya ambil. Faham. Saya tak anti apa-apa kan. Kalau ada kat sekolah saya ambil, saya benda dah tak ada. Dan saya pun hidup mudah. Di sana pun saya mengajar. Saya start daripada umur 20 saya dah mengajar. Saya dah mengajar semua rumah negeri kecuali Sabah Sarawak. Kan setiap negeri ada rumah student hall dia. Dan semua cawangan Mesir dan banyak. Al-Mansurah, Al-Shibin Qom, Damanhur, Dumiyat, Al-Azghanat. Semua saya dah mengajar kat dewan student dia. Mengajar kitab lah. Mana Allah permudahkan hidup saya. Sebab saya tak fikir pasal apa akan jadi saya pada masa depan. So along the way ustaz belajar pun ustaz tak fikir lah tak nak jadi apa. Saya tak ada pernah fikir. Saya pergi Kedah tu, saya kata saya nak belajar kitab sampai saya boleh baca kitab Arab tu je. Mungkin masa saya insaf tu mungkin saya nampak orang ada orang ustaz yang pandai sebagainya. So kalau berbalik pada masa sebelum saya berbalik pada ustaz belajar ni, saya nak tahu apa yang buat ustaz tolak ustaz? Orang nak offer anak dia kahwin dengan ustaz, kenapa ustaz tolak? Kitab saya tak berkenan kot. Okay. Nabi sendiri pun empat perkara ustaz Ada orang offer kan di masjid.
Oh ya betul. Kemudian diistilah berkawan saya Bukhari kan. Fasa'ada an-nazar ilaiha, dalam hadis sebut. Nabi sa'ada maksudnya Nabi pandang betul-betul atas bawah. Kemudian Nabi kata la hajat li, aku tak ada keperluan untuk kahwin. Maksudnya kita boleh tolak lah. Kita boleh tengok, boleh tolak kan. Kita pun ada ciri-ciri yang kita nak. Yusuf pun ada test sendiri kan. Faham. Jadi saya tolak dan saya ni. So, saya selalu juga dengar macam orang belajar agama ni ramai macam ramai orang yang belajar agama ni, saya dengar ramai orang offer anak diorang untuk kahwin. Ya betul. And masa kita belajar ni kita dah dengar tau Ustaz. Ustaz setuju Ya betul. Setelah kita belajar kan. Yeah. And kalau kita fikir dari perspektif mak ayah diorang, logik je. Kita nak anak kita di safe hands lah lebih kurang kan. Ya. So tu satu je lah Ustaz punya experience dari segi yang dia Apa? offer tu. Yang dia offer macam tu. Offer. Sebab saya tak pernah jumpa Ustaz yang dapat album suruh. Macam mana? Saya tak pernah jumpa kawan-kawan saya yang belajar ke apa yang literally mak ayah diorang bawakan album anak tu lain macam Ustaz Saya pun pelik dalam masjid. Biasa mak gambar je. Dia buat album ni. Faham. And so bila balik Ustaz belajar ni kan, masa Ustaz boleh Ustaz cerita Ustaz belajar sebenarnya kaedah apa? Sebab sekarang terlalu banyak kaedah. And untuk menutup SPM punya topik tadi tu, sebelum kita pergi balik yang ni, saya rasa kalau Ustaz ambil SPM pun Ustaz akan perform lah. Ustaz tu Maulana Helmi sehari je ambil SPM. So Ustaz mesti lebih kurang. Saya pun masa sekolah menengah tu, saya bukannya kelas corot ataupun nombor corot, saya nombor 1. Oh ya? Masa sekolah rendah? Bukan sekolah menengah. Oh sekolah menengah. Sekolah rendah 2, 3 lah. Nombor 2, nombor 3. Maksudnya top 5 tu lah. Faham. Sekolah menengah saya nombor 1. Sekolah agama. Sebab sekolah tu dia ada Arab. Faham. Sebab tu saya lebih suka pada yang Arab. Biasa tengok kecenderungan saya pada Arab. Tu yang saya form 2 tu saya nak pergi ke madrasah yang fully Arabic tu. Okey jap Ustaz. Saya ada terfikir satu soalan tapi saya rasa soalan ni tak sesuai sekarang. Saya nak tulis jap. Apa nak itu? Kena tu sejam tau dia punya. Kena sejam. So kaedah dia adalah sekolah, nama dia sekolah menengah tapi dia bukanlah sekolah yang sekolah. So Ustaz belajar apa maksudnya? Masa tu dia belajar sistem apa? Pondok ke? Dia dua lah. Sistem pondok malam, sistem sekolah Arab Al-Azhar punya syllabus. Syllabus Azhar punya. Sanawi Azhar. Apa maksud dia? Maksud apa? Apa maksud dia syllabus Arab Al-Azhar? Tak faham. Al-Azhar ni dia ada grassroots dan sampai universiti, maksudnya lengkap lah. Daripada sekolah tadika semua ada. Azhar ni dia bukan hanya akademik. Al-Azhar pernah dengar dentist Azhar, medik Azhar. Betul. Macam Ustaz Jamil Azhar yang dah meninggal kan? Ustaz Jamil Azhar dah meninggal saya rasa. Tapi saya tahu Ustaz Ashraf Amirul Azhar dia. Dia. Jadi Al-Azhar ni dia ada semua. Jadi tapi dia ada belajar agama, dia ada hafal Quran. Kalau yang akademik dia. Dan jadi sekolah saya dia ambil silibus menengah dia bersana. Termasuk buku-buku dia sekali. Buku dia bersana. Jadi itu dah memang Arab dah. Tambah lagi pada petang dan malam kita ada kelas umumi, kelas kitab yang betul-betul pure kitab-kitab lama lah. Dan saya pun masa tu saya keluar. Saya dengar Syekh Nuruddin, saya belajar. Masa tu beliau di Dirang. Beliau mengajar Dirang, Ustaz Fahmi, Syekh Nuruddin, dan saya juga pergi sampai ke Pokok Sena, saya belajar. Saya bukan hanya di situ, saya keluar. Saya memang obses sangat dengan saya tak main apa-apa. Saya sekarang main bola. Dulu saya tak main. Oh ya. Yeah. Saya tak main. Saya kaki buku. Lepas asar pun saya baca buku. Lepas asar orang main kan. Saya memang kaki buku. Dah habis situ saya ambil, sebab sana sekolah baru. Dia tak ada muadalah dalam bahasa Melayu apa? Tak ada hubungan dengan mana-mana universiti di luar kan. Jadi yang ada di Pondok Payah tadi. Jadi itu last untuk siapa yang tak nak ambil SPM boleh pergi. Jadi saya ambil Pak Senawi, saya pergi. Dan saya pergi tu saya belajar universiti biasalah, universiti. Cuma Ustaz Azhar ni dia sistem dia tak wajib masuk kelas. Oh, tak ada bukan merit, tak ada pointer ke tak ada. Oh. Tak ada apa. Yang penting score exam tu je. Yang penting score exam. Jadi sampai sekarang ke? Saya rasa sampai sekarang. Jadi saya ambil peluang untuk belajar di luar. Saya punya jadual lepas subuh sampai ke 12 malam. Lepas Zuhur je tak ada rehat. Tidur. Lepas asar pun ada. Kalau Imam Nawawi dia 12 subjek setiap hari. Berbeza guru. Saya tak pasti, mungkin 8 kot.
Bukan biasa orang lebih lagi subjek, tapi dia satu madrasah straight, saya rumah lain-lain. Pagi selepas subuh start ni rumah ni. Ni duha waktu ni, sebelum zuhur waktu ni, lepas asar ni, lepas maghrib, lepas isyak ni, sebelum pukul 12 malam pun ada. Kadang-kadang tingkat 4 Ustaz Indonesia, Ustaz Zodi tu saya belajar fiqh Syafi'i dan usul fiqh, dia tingkat 4. Tak ada telefon masa tu, kalau ada dia, kalau tak ada balik lah. Macam mana saya jumpa tempat-tempat yang Saya carilah, saya cari. Tanya orang. Tanya orang. Masa literally zaman Imam Syafi'i kan, memang cari betul lah. Cari betul lah. Ya Sampai saya sakit, setahun saya sakit. Sebab tak jaga diri. Saya pergi daripada pagi subuh sampai 12 malam baru balik. Makan pun orang Kelantan royak kokse. Makan ikut suka. Pergi jalan, biasanya kan murah kusyari. Makanan tradisi orang Arab kusyari. Itu murah. Jadi saya makan 2-3 ringgit, kenyang makan. Jadi mungkin dah makanan tepi jalan kan. Mungkin saya hampir dibedah di Sul Kelang. Saya masuk 4 hari. Ya? Masuk Kelang. Saya balik, sakit sangat, balik. Tapi akhirnya sembuh. Alhamdulillah. Saya bacalah ayat syifa tu. Mungkin boleh cari Google ayat syifa tu. Saya amalkan masa sakit tu. Alhamdulillah tak perlu bedah. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Kalau macam dari segi sejarah, Ustaz tahu ke macam Al-Azhar ni sebenarnya siapa yang buat? Saya tak pasti. Al-Azhar ni satu sistem Kenapa orang Al-Azhar? Memang sistem yang sangat lama lah. Dah lama lah. Ustaz pernah tak terfikir kan? Terus saya macam kadang-kadang terfikir macam mana kedahsyatan ilmu yang ada di Al-Azhar contoh kan. Macam mana boleh ada di situ walhal zaman kegemilangan Islam tu, Islam kan asalnya daripada Saudi contoh. Tapi kenapa? Macam mana boleh shiftnya dia punya bahasa the lack of better words, kegempakan ilmu tu kepada di Mesir Azhar. Ya, sebab kita lihat ilmu ni dia sangat luas. Kita lihat siapakah muhaddis, ulama hadis yang power yang saya tahu. Obviously Imam Bukhari. Imam Bukhari pun bukan Arab dah. Oh betul lah, dia Afghanistan kan. Imam Tirmizi bukan Arab. Imam Nawawi pun bukan Arab. Arab, dia di Syria. Imam Tirmizi mana? Ada sama kat Uzbek, Turmuz. Kalau kita nak pergi sana jauh lah, naik kapal juga. Dah pergi ke apa capital Uzbekistan? Jadi ingat. Tak tahu. Dah sampai sana pun kena naik ke Turmuz. Kira bahasa asal dia orang bukan Arab. Bukan Arab. Imam Bukhari bukan Arab. Ya Jadi sebab tu ilmu ni sangat luas. Kalau Dr. Syed Ramadan Buti pun bukan Arab. Maknanya Allah Ta'ala berikan pelbagai kelebihan kepada semua orang lah. Maksudnya kita ambil pengajaran bukan mesti orang Arab sahaja yang boleh menjadi pakar agama. Faham. Imam Bukhari yang semua orang biasa dengar nama dia pun bukan orang Arab. Faham. Okay, yang ni side tangent juga. Yang ni Ustaz boleh choose nak jawab atau tak nak jawab. Saya faham kalau Ustaz tak nak jawab. Saya ada tanya kepada beberapa ustaz yang pernah hadir sebelum ni, ada yang decide tak nak jawab. So saya cut dalam podcast tu. Tak ada, orang tengok tak ada. So macam usually kan, kenapa fahaman dari segi macam mana, fahaman yang besar tau maksud saya. Maksudnya bukannya macam dekat Tanjung Karang ada orang ajar ajaran pelik, bukan. Tapi ni memang yang masyhur di tempat tersebut. Kenapa dia punya background tu terlalu besar berbeza dengan tempat lain? Contoh Saudi ni ada style ni, Mesir ada style ni, Yaman style ni contoh. Ataupun yang macam apa nama tempat tu satu lagi, Jordan pun style lain. Kenapa Ustaz? Saya kurang faham soalan. Saya bukan nak jawab, saya tak faham. Okay, saya faham. Contoh kan, kalau kita faham contoh, kenapa orang kalau nak memahami lebih mudah, contoh kalau kita budak muda habis SPM, kita nak sambung belajar, kenapa usually orang tu dia pergi Saudi, kenapa orang tu dia pergi Mesir, kenapa orang tu pergi Jordan, kenapa orang tu pergi Yaman contoh apa mindset yang dia pergi tu, dia pergi sebab X. Sebab dia contoh, aku nak sambung dalam X lah, so aku akan pergi ke negara ni sebab negara ni sesuai dengan apa yang aku nak. Faham maksudnya tak? dari segi ideologi ke macam mana? Bukan ideologi je, tapi dari segi kefahaman kelebihan. Apa yang tempat tu dikenali sebagai? Okey, sebenarnya pengajian agama ni, agama ke ataupun umum ya? Agama. Pengajian agama ni sebenarnya bukan tertumpu pada satu tempat. Setiap tempat ada kelebihan. Itu maksud saya, apakah kelebihan tu yang saya tanya, yang saya tak tahu. Jadi dia lebih kepada pengaruh yang pelajar tu dapat. Sekarang kenapa banyak di Mesir? Sebab dia free. Oh ya? Ya. Kalau medik sebab apa? Dia tak free tapi dia murah. Jadi dia free. Yang kedua sebabnya dia ahli sunnah wal jamaah. Okey, sebelum tu saya nak bagi faham, free tak bermaksud senang masuk
Tak, maksud free tu free tu yuran je. Yuran Okey, je lah. okey. Maknanya dia kalau ada pun dia macam free lah, berapa Ya, ringgit ya. Maknanya ini satu sistem wakaf yang luar biasa daripada Al-Azhar yang menarik satu dunia untuk datang. Jadi sebab tu satu dunia tumpu di Masjid Al-Azhar yurannya dan juga keikhlasan mereka. Mereka ni saya kadang-kadang sian sebab profesor-profesor pun dia tak dapat gaji banyak kan. Oh ya. Dia mesti lebih kurang macam Ikhlas Indonesia. lah. Indonesia. Oh ya. Dia kalau degree ke apa ke sekolah menengah ke dia ratus je gaji dia. Kita kalau degree start 1,800 lah. Ya. Maknanya dia memang jadi mereka ni pensyarah saya, profesor saya, dia banyak dapat duit daripada buku yang dia tulis. Setiap tahun dia wajibkan kita beli buku dia. Sebab pendapatan dia tak banyak. Faham. Jadi bila begitu, bila free ramailah. Dan itu tidak menunjukkan bahawa kualiti dia rendah tak, maksudnya free dan juga kualiti yang sangat hebat. Sebab dia punya struggle-nya free tadi menyebabkan mereka betul-betul ikhlas dan juga keberkatan tadi kita lihatlah. Jadi kalau orang pergi Saudi ditaja. Oh, so itulah perbezaan dia. Ya, ditaja. Bila orang pergi India sebab nak belajar ilmu hadis secara tradisional kan. Jadi ada, tengoklah Indonesia ada kelebihan, semua ada kelebihan. Yalah, menarik ni saya rasa. Okay, so India hadis secara tradisional. Maksudnya kalau Jordan ni lebih kepada ilmu agama yang moden. Faham dah. Agama yang moden, universiti dan juga banyak kajian-kajian ulama-ulama yang moden yang buat secara temporary. Jadi Saudi lebih kepada ideologi salafi lah. Dan juga tak semua orang pergi sana salafi. Faham. Sebab dia bila dapat keputusan yang baik dalam SPM, temu duga, dia akan sponsor. Termasuk flight. Makan pun dapat. Jadi banyaklah dapat. Jadi itu, tapi dia sangat limited lah di sana. Sebab tak ramai. Susah nak pergi kira. Susah. Sebab tajaan mahal lah maksudnya. Maksudnya dia tak perlu bayar, tapi sangat terhad. Oh, kalau kita di sini ada duit nak pergi boleh tak? Saya tak pasti, saya tak dengar. Biasanya dia akan pilih. Kalau Indonesia dia murah dan juga cost livingnya sangat rendah lah. Dari segi kelebihan dia? Kelebihan dia kita senang faham. Bahasa kita. Ada kekurangan pelajar-pelajar bahasa Arab di Mesir, di tanah Arab lah. Terutama di Mesir yang saya ada pengalaman. Mereka tak mampu nak menguasai bahasa Arab walaupun setelah habis 4 tahun. Sebab mereka tak bercampur dengan orang Arab. Jadi bila tak faham bahasa Arab, tak fahamlah, bukan semua ni, sebahagian tak fahamlah isi kandung dalam tu. Jadi di Indonesia sampai-sampai terus faham. Tak perlu, maksudnya Indonesia ni adalah sikit-sikit perbezaan, tapi mudahlah, cepat. Pergi sana dah bertahun-tahun pun masih tak faham syarahan daripada pensyarah. Itu normal. Tak semua tapi ramai begitu. Adakah lagi negara besar yang kita terlepas yang ramai orang pergi untuk belajar agama? Yang paling banyak Mesir lah, tapi antaranya Morocco pun ada. Oh yeah, Morocco ni Morocco dia punya ulama-ulama hadis yang moden ni lah. Jadi dia ada di sana dan juga ilmu akidah juga di sana. Maknanya ilmu akidah Imam Sanusi dan imam-imam yang lain banyak berasal daripada sana. Jadi itu kelebihan dia lah. Faham. Interesting So bila Ustaz belajar di Azhar tu apa aliran dia? Macam maksudnya apa course? Course yang dia bagi lah. Course lah. Apa course? Saya ambil Usuluddin. Usuluddin ni basically dia macam Quran, hadis, tauhid dan juga perbandingan agama. Itu Usuluddin. Tapi yang semua ni betul-betul go in depth. Ya, betul. Okay. Sebab Quran, sekali lagi Quran, hadis. Quran tafsir lah, bukan belajar Quran tajwid ni. Tafsir, ilmu hadis, mana ilmu tentang sahih tak sahih semua. Panggil riwayah dan dirayah. Dirayah konten dia, riwayah sanad dia. Okay. Panggil ilmu hadis, riwayah dan dirayah, kemudian tauhid, akidah dan juga perbandingan agama. Ush. Ya, agama lain saya belajar lah. Oh ya. Ui, ni menarik, serius. Tapi jangan tanya sekarang, saya dah lama kena. Serius saya tak ingat lah. Tapi saya kalau buat pembentangan saya boleh, tapi saya kena prepare lah. Sebab saya lebih diklaim sebagai orang yang fiqh dan hadis. Tapi bila dah lama saya tinggalkan, saya kena prepare. Saya pernah bentang Jawi panggil berkenaan dengan akidah ni lah pernah. Tapi okey. Saya perlu prepare. Okay. Tapi kalau saya tanya macam ni, macam apa satu fact yang macam sangat-sangat menarik tentang perbandingan agama yang Ustaz boleh share, yang Ustaz ingat sampai sekarang?
perbandingan agama ni sebenarnya mereka berasal daripada Allah Ta'ala juga. Sebab kita tahu bahawa first, kenapa kita lihat ada orang menyembah berhala ni, sejarahnya Nabi sebut, ialah bila mana iza mata fihim as-salih, bila mati seorang soleh, mereka akan sawwaruhu, mereka akan buat gambar dan patung di kuburnya. Generasi yang mula-mula dia tak sembah. Dia pergi kubur, meraihkan, mengingati dan sebagainya. Tapi generasi yang seterusnya dia lain. Dia berubah. Macam kita lah. Dia setiap generasi dia akan berubah. Walaupun benda yang sama dia akan berubah. Makanan ke apa kan. Jadi akhirnya kepada penyembahan. Sebab tu Islam larang sampai sekarang patung. Patung walaupun bukan disembah haram, kecuali untuk kanak-kanak lah. Kena tengok dalam kereta pun ada orang letak gantung patung. Dekat exhaust pun ada yang letak patung. Itu walaupun dia tak niat apa-apa pun hukumnya haram. Sebab asal kepada penyembahan ialah orang soleh tu letakkan patung dia di kubur dia. Tapi ini maksud Ustaz perbandingan agama ni adakah semua agama Ibrahimiyah yang Ustaz ni ataupun semua? Semua. Jadi itu asal kepada penyembahan berhala lah. Kemudian dia berkembang. Tetapi kebanyakannya mereka yang bukan free thinker lah, bukannya yang tak percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan, dia akan kembali kepada Allah. Ini yang saya belajar. Dan Allah berfirman dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, kenapa siapa yang cipta langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka kata Allah. Cuma orang musyrikin jahiliah dia anggap Allah tu Tuhan yang nombor satu. Mereka nak sembah juga yang lain, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nak sembah 360 berhala dalam dekat Kaabah tu kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuan mereka. Maksudnya saya belajar kebanyakan agama, kebanyakannya mereka akan akhirnya Allah. And Ustaz macam pernah dengar ke yang mana dalam perbandingan agama ni, contoh agama-agama yang selain daripada agama Ibrahimiyah ni, ataupun kita panggil bahasa Inggeris ni dia panggil agama pagan lah kan. Okay. Bahasa Melayu apa pagan maksudnya? Yang bukan yang sembah makhluk maksud dia. Yang apa, agama Samawi. Samawi tu Islam, Nasrani dan Yahudi. Okey, kalau agama pagan ni dia macam selain daripada tu lah. Selain agama daripada paganism lah. So, kalau bahasa Melayu saya tak pasti paganism apa, tapi basically macam berhala ataupun sembah macam makhluk kan benda tu. Adakah Ustaz pernah dengar yang mana sebenarnya ni pun sebenarnya asal dia daripada Islam, cuma disebabkan tadi berubah-ubah tu mungkin something wrong somewhere sampai dia terjadi kepada makhluk dan sebagainya. Dia sebab benda ni macam saya baru ni saya nampak satu ajaran kan. Ajaran mimpi. Saya lupa nama dia. Ajaran mimpi. Bukan nama dia mimpi, saya letak nama mimpi sebab dia kata figure ni didapat daripada mimpi. Dia ambil satu hadis diseleweng. Apa hadis tu? Nabi kata lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasyirat. Kenabian sudah habis. Yang ada tinggal mubasyirat. Berita gembira lah. Lalu sahabat tanya, apakah mubasyirat? Sahabat tanya. Sahabat pun kurang faham sebab saya tak terjemah. Lalu Nabi kata ar-ru'yas shadiqah, mimpi yang benar. Maksudnya mimpi benar ni akan kekal sampai bila-bila. Dia ambil daripada hadis sahih ni, hadis Bukhari, Muslim. Dia, saya lupa nama, saya baru jumpa minggu lepas kan dalam Facebook lah. Dia percaya apa saja yang disebut oleh figure ni, orang Islam juga, mimpi-mimpi. Maksudnya yang dia tak Muhammad Qasim ke Ustaz? Yang Muhammad Qasim ke? Mungkin yang apa? Nampak macam iya ke? Tak, sebab saya tak tahu kebelakangan ni. Lama gila orang tag saya dekat video-video Muhammad Qasim cerita mimpi. Iya tu, betul lah tu. Tapi bukan kat Malaysia. Kat luar kan? Dekat Pakistan. Maksudnya dia percaya. Orang Malaysia pun ada yang orang Malaysia yang tag tu. Jadi maksud mimpi ni adalah satu untuk panduan kita dalam kita memilih sesuatu di dunia ni. Macam Nabi Yusuf mimpi kan. Tapi bukan untuk kita nak memilih agama, Tuhan, wahyu, syariat. Contohnya kita istikharah jodoh. Maksudnya kita mimpi yang elok-elok, mimpi jumpa. Jadi itu mungkin panduan bagi kita. Bukan panduan kehidupan untuk beragama dan sebagainya. Sebab Allah dah sebut dalam ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maksudnya agama dah, syariat dah komplit.
Mimpi tu sebagai tanda-tanda zahir. Tapi tak mesti betul mimpi kita tu. Maksudnya mimpi tu untuk kita panduan, kita nak pilih yang mana. Setelah mana kita minta pada Allah. Tapi tak semestinya kena mimpi. Ya. Kalau macam apa pendapat Ustaz pasal cerita yang itu yang baru ni viral tu? Mana? Cerita Walid tu. Oh, filem tu. Drama tu. Tak, bukan pendapat terhadap drama tu, tapi pendapat tentang ajaran tu adalah kisah benar. Saya percaya. Memang saya pun tahu kisah benar. Sebab saya ada mengetahui Ada orang begitu? yang terlibat di dalam tu. And dia pun bukan istihad, dia bagi tahu saya most of the things yang dalam cerita tu memang sama dengan experience dia. Tapi at the same time dia cakap ada yang tokoh utama nak bagi cerita tu gempak kan. But point saya kan macam Ustaz, macam mana kadang-kadang manusia kan boleh terinfluence untuk ikut benda-benda ni. Okay, orang akan cakap dia tak cukup ilmu, so dia sebab tak cukup ilmu dia terjerumus dalam benda-benda ni, percaya dan sebagainya. Yang paling Ustaz, saya tak boleh brain, saya ada jumpa orang yang belajar Al-Azhar juga Ustaz. Buat apa? Join benda-benda macam ni. Okay, dia sebenarnya tadilah. Kenapa? Macam tadilah. Macam saya sebut pasal ajaran mimpi tadilah. Saya tak tahulah penama ajaran dia kan. Dia lebih kepada ghurur. Maksudnya? Ghurur terpedaya dengan ilmu dia. Ilmu dia sendiri? Ya. Maksudnya dia ada ilmu, kemudian syaitan masuk ke dia rasa dia akan dapat sesuatu yang berbeza daripada orang lain. Sebab orang ni dia suka benda yang different, benda yang berbeza. Kata satu kaedah, likulli sakitah laqitah. Setiap yang jatuh pasti ada yang kutip. Walaupun nampak buruk. Sebab tu jangan sesat, mesti ada. Sebab mesti ada benda yang jatuh mesti ada yang kutip. Walaupun benda tu jijik sekalipun ada yang kutip. Oleh itu dia akan ada. Saya share pengalaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nak sesatkan dia, syaitan nak sesatkan dia. Maknanya orang-orang yang ada ilmu ni dia akan dipengaruhi oleh syaitan supaya dia guru rasa macam dia the chosen one lah. Gitu. Jadi kisah Syekh Abdul Qadir ni didatangi oleh syaitan berbentuk yang rare, putih terbang kan. Jadi Syekh ni tahulah itu bukan Tuhan. Tapi dia mengaku Tuhan. Aku Tuhanmu. Kau tak perlu sembahyang. Maka kata Syekh tadi, anta syaitan. Engkau syaitan. Sebab kita tahu syaitan ni dapat menyerupai bentuk-bentuk yang dia nak buat lah. Kecuali Nabi. Nabi tak boleh. Fa inna syaitan la tamassalu bi, syaitan tak boleh menyerupaiku. Lepas mana dia berjaya satu step, dia cuba lagi. Kata syaitan, najauta bi ilmik. Engkau selamat tadi kerana ilmu kau. Ayat tadi macam tak ada apa-apa. Rupa ayat tadi pun perangkap juga. Kan? Trap juga kan? Jadi dia tahu. Kalau dia kata, ya aku selamat kerana ilmu ku. Habis. Dia kata, najautu bi ilmi, aku selamat kerana najautu bi iznillah, aku selamat kerana Allah, bukan kerana ilmu aku. Tidak jadi macam Qarun lah. Qala innama utitu ala ilmin indi. Aku ni dapat ni semua kerana ilmu aku. Maknanya syaitan ni dia akan cuba. Sebab tu guru ni sangat bahaya. Terpedaya dengan diri sendiri. Ini yang penyakit menyebabkan kemudian dicampurkan syahwat lah. Tadi kalau kes Walid ni dia terpedaya dan juga syahwat. Tapi macam saya dengar ada hadis baru ni, hadis kursi kot Ustaz silap saya. Ustaz, ada yang macam Allah bagi tahu lebih kurang lah mafhum. Ustaz mungkin boleh direct mana satu hadis dia yang macam mana? Kamu tidak berpakaian, aku yang memakaikan baju kepada kamu. Kamu tak diberi hidayah, aku yang beri hidayah. Something like that kan. So point yang paling mahal ke ayat yang point yang rangkap yang Allah SWT yang beri kita hidayah tu. So walaupun kita belajar macam mana sekalipun, kalau kita dah telah ditakdirkan Allah pilih kita untuk orang yang tak diberi hidayah, itu pun kita akan jam lah Ustaz. Semuanya daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kita, ini ilmu tasawuf lah. Apa saja kita dapat milik Allah. Saya ada satu buku yang sangat menarik. Dia ada bahasa Arab dan Indonesia. Tajuknya Hatim Sonamak. Hancurkan sonam ni berhala dalam dirimu. Indonesia ada terjemah. Saya nampak dekat Masjid India, Fajar Ilmu tak salah saya. Indonesia lah. Ini sangat baik untuk dibaca oleh semua orang. Sebab setiap orang dia ada berhala dalam diri dia. Setiap orang. Namanya bukan berhala apa, wujud. Dia obses dengan diri. Senang mudah je. Kalau anak orang lain kena, kita biasa. Kalau anak kita kena, kita marah. Itu antara simptom dia lah.
Kalau orang lain kena maki, kita senyap. Kalau kita kena maki, Uish, macam tu kira pahala Ustaz ya, sebab kita terlampau. Masa kita terlampau diri, mendewakan diri sendiri. Maksudnya kita tak kisah pasal orang lain lah maksudnya. Ya, betul. Yo. Pasal kes Palestin, anak orang lain kena bukan anak kita. Ini penyakit yang sangat bahaya, ujub. Kalau riak hanya untuk ibadah, salah sangka daripada agamawan sebahagiannya, dia memukul ratakan riak untuk semua. Kau pakai cantik riak, kau handsome riak. Riak tak ada dalam dunia tak ada. Uish. Ibnu Hajar mendefinisikan riak untuk ibadah sahaja. Tak, sebab selama ni kita fikir ujub ni macam kita rasa kita gempak dari segi agama lah. Tapi macam kalau kita rasa macam tak kisah tentang orang lain punya problem tu, kita ujub lah. Maksudnya kita obsesi daripada diri kita. Oh yo. Macam mana ni Ustaz? Jadi itu yang Allah sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Adakah kau tak lihat hai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Diri dia lah, dia obsesikan diri dia. Untuk diri dia sanggup bersih, cantik. Orang lain dia tak kisah. Atau untuk family dia. Jadi kitab tadi sangat baik lah. Saya rasa pengarang dia Dr. Majdi Hilali. Tak salah saya lah. Hatim Sonamak. Hancurkan patung dalam dirimu. Semua kita ada. Kan? Kita kalau orang buat salah, kita akan blame. Kalau kita buat salah, kita akan justifikasikan. Kita akan deflect balik. Itu penyakit lah. Padahal sama salah je. Contoh kita langgar lampu merah. Aku nak cepat ni. Ya Ustaz, tapi macam mana kita aku ada hal ni. Tapi kalau orang langgar, tak guna, tak fikir orang lain. Benda sama kita buat. Hari-hari. Kita blok kita orang lain, aku ada hal. Orang blok, ini tak guna, penting dia sendiri. Tengok, pakai kopiah, teruknya. Ya Ustaz, tapi macam mana contoh lah. Katakan kita nak tolong orang ni, memang almost impossible. Sebab once kita akan point out je benda ni dekat orang yang kita cuba nak selamatkan ni, dia akan pusing balik benda-benda macam ni kat kita. Faham tak maksudnya? Saya faham maksudnya. Contoh ni especially ni, maksud saya ni adalah yang specifically yang Ustaz sebut lah, which is contoh kan. Orang lain kalau dia buat salah, orang lain buat salah dia nampak. Tapi kalau dia buat salah, dia akan deflect ke orang lain balik salah tu, ataupun dia akan orang lain ataupun dia akan justifikasikan kan. Tapi macam mana kita nak sedar ke orang yang macam susah ini impossible lah. Sebab tu kata ulama, man lam yutali al-ihya falaysa lahu bihaya. Siapa yang tak mengkaji ihya, tidak ada kehidupan baginya. Apa ihya tu apa Ustaz? Ihya Ulumuddin, kitab ihya. Saya ajar setiap malam Jumaat. Sebab ihya ni dia membongkar rahsia hati kita. Kita kalau baca kitab tu, kita rasa tak ada apa. Tak ada apa. Kita ni sangat buruk. Sangat buruk. Kita nampak baik sebab Allah tak tunjukkan hati kita yang sebenar. Nanti hari kiamat, Allah sebut yauma tublas sarair, hari Allah yang saya ingat lagi yang saya jadikan model ceramah sampai sekarang. Ya, ayat tu. Ayat tu saya biasa baca, tapi bila Yusuf baca, saya ulas, saya sangat penting untuk saya share pada orang. Dan orang sangat suka. Yauma tublas sarair, hari dibongkarkan segala rahsia. Setiap kali saya share, Yusuf dapat pahala dia. Sebab Yusuf pencetus. Allah yang bagi ilham Ustaz. Ya betul. Jadi 17 sarair, hari di mana dibongkarkan segala rahsia-rahsia, termasuk rahsia hati, kita akan nampak betapa buruknya hati kita. Kerana kita ni memang penyakit yang paling besar. Kalau riak, ibadah je. Kalau ujub ni, penyembahan diri ni untuk semua benda. Termasuk orang yang zuhud. Orang zuhud dia rasa dialah yang paling zuhud. Dia tengok orang alim ulama yang pakai cantik-cantik, dia ni tak zuhud. Bicara agama tapi zuhud tak kenal. Dia ujub bab zuhud. Susah. Ujub lagi teruk. So basically ni adalah proses yang takkan habis Ustaz Adalah proses yang takkan habis lah. Kita cuba. Sebab tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah fina. Kalau jihad dia panggil fi sabilillah, dia ada perkataan sabil. Sebelum sampai perkataan Allah, dia ada sabil. Tapi untuk jihad nafsu, direct terus. Tak ada perkataan yang gap, yang menghalang. Nampak tak bezanya? Oh, dia fina tu. Fina tu fillah. Perang dengan musuh, dia ada perkataan sabil yang menghalang. Antara fi dengan Allah. Tapi untuk jihad nafsu, termasuklah sebagainya, fillah. Jihad ada dua, jihad fi sabilillah, jihad fillah. Kejap, fina tu walladzina jahadu fina, siapa yang bersusah payah di fina pada kami ke maksudnya? Pada Allah. Kami tu pada Allah. So pada Allah tu, sampai pada Allah. Salah satu contohnya lawan diri sendiri tadi tu. Sebab tu Nabi sebut raja'na minal jihadil
asghar ila al-jihadil akbar. Balik perang, Nabi kata kami balik daripada perang kecil kepada perang besar. Ada sini dhaif sanad dia, tapi ulama kata sahih maknanya. Ini perang besar kita ialah setiap every single moment ada peperangan kita dengan syaitan. Ujub, takabur, riak, paling besar ujub. Sebab tu dalam perang Hunain Allah tegur ujub para sahabat. Ayat 25 surah At-Taubah. Idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Ketika mana kamu ujub dengan ramainya kamu, sedangkan ramainya kamu tidak memberi apa-apa makna pada Allah. Ini ayat yang memberi motivasi pada kita. Allah segala-galanya. Sebab itu saya tak setuju motivasi barat yang telah menyelinap di tempat kita. Contohnya apa dia cakap? Yakin pada diri. Bahaya tu. Kita tak diri kita yang berkuasa. Kita yakin pada Allah. Kita ni nothing, kosong. La haula wala quwata illa billah. Salah satu daripada pintu-pintu syurga. Ala adullukum ala babin min ababil jannah. Kau nak tahu tak pintu syurga? Antaranya la haula, mana? La haula, tiada kekuatan. Wala quwata, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan Allah. Habis tu saat kita kosong, tak kosong. Allah ada. Orang dia bezakan tiga tadi. Orang yang lemah, loser, orang mukmin yang power, dan orang barat. Orang barat yakin pada diri. Dia buat all out untuk diri dia. Believe in yourself. Ya. Orang mukmin yang kuat hanya percaya pada Allah. Dia tak ada percaya pada diri dia. Loser apa pun tak ada. Allah pun tak ada, diri pun tak ada. Rugi dunia, rugi akhirat. Dunia akhirat dia tak dapat. Jadi kita ni Allah aja. Sebab tu itu namanya tawakul. Orang panggil tawakal, sebenarnya tawakul. Tawakal madhi, tawakul kata nama. Jadi tawakul tu, tawakal ni hati ikhtiar teruskan. Hati kita langsung tak percaya pada diri. Itu tawakul. Bukan dah gagal baru kita nak tawakal, salah. Okay, Ustaz. Kita nak teruskan tadi pasal Ustaz punya career path tadi. Sebab kita pun ada soalan. Okay. Cuma Ustaz, saya teringat, saya ni jenis yang Ustaz, orang tak suka lah saya selalu buat macam ni. Macam saya akan terfikir soalan time guys tengah cakap. Boleh. And saya akan terus tanya. Tapi tadi saya terfikir, saya lupa. Saya terfikir boleh saya betul lupa dan saya teringat. Allah bagi ingat balik. Tadi Ustaz sebut kan, awal-awal podcast tadi, sebut-sebut, kenapa perkataan mu'allaf ni kat Malaysia je pakai? Kat luar negara dia tak guna perkataan mu'allaf. Itu antara perkataan-perkataan yang disalahgunakan oleh orang Melayu. Ada banyak. Fitnah, bukan tuduhan. Betul Ayat 197 dengan ayat 213. Dicek baliklah. Saya tak faham Quran. Jadi al-fitnatu asyad min al-qatl. Satu lagi al-fitnatu akbaru min al-qatl. Tak ada ulama kata fitnah di situ tuduhan. Saya pernah satu forum dengan satu kira macam figure lah. Dia datuk. Saya bakal datuk. Datuk maksudnya famous lah. Dia dah tak ada dah. Jadi dia bawa ayat yang sama. Tuan-tuan, tajuknya cyber, fitnah cyber tajuk dia. Jadi dia pun bawa keluar ayat tadi, baca. Inilah ayat menunjukkan bahawa kita ni menuduh bahawa benda-benda yang tak betul dalam media sosial. Inilah ayat dia. Salah, ayat tu bukan masalah tu. Fitnah kata, kalau tengok dalam tafsir Pimpinan Rahman, jumhur ulama kata fitnah di situ adalah syirik. Maaf, terbalik. Fitnah di situ maknanya adalah huru-hara yang ditimbulkan oleh orang jahiliyah. Imam Mujahid kata maknanya fitnah itu adalah syirik. Jadi maksudnya kan ayat awalnya, waqtuluhum min haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyad min al-qatl. Apa Allah sebut? Bunuhlah mereka di mana mereka bunuh kamu. Halaulah mereka bila mana mereka menghalau kamu. Bila ayat tu mungkin ada persoalan. Kenapa bunuh? Bunuh kan tak elok. Kenapa halau? Halau kan tak baik. Jadi Allah jawab, fitnah iaitu kejahatan mereka itu lebih dahsyat kita daripada kita bunuh dia orang tu. Faham. Itu maksud ayat tadi, bukan fitnah tuduh tu. So sebenarnya dosa fitnah ni tak adalah besar pada dosa membunuh lah. Itu tidak maksudnya. Fitnah ni dosa Melayu, lain. Fitnah Melayu guna ni. Lain. Okay. Itu ayat fitnah Melayu tu dalam Quran ada. Hadisul ifki dan surah An-Nur, qazaf. Ada satu lagi ya fitnah apa yang ayat bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam. Saya tengok kepala dia. Faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Apa ayat mula surah apa ajab? Saya pun proses otak saya. Wallazina yarmunal bukan. Wallazina yarmunal fatanul mu'minina wal mu'minat. Bi ghairi maktasabu, orang-orang yang
Fitnah maksud orang yang menguji. Innal ladzina yarmunal muhsanati Bukan. Apa tadi Ustaz cakap? Fatanul mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad yahtamalu. Saya tengok ayat, saya tak Betul Al-Quran. Ustaz. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Cuma kepala dia saya pun jam. Saya tak ingat. The fitnah yang betul dalam masyarakat ialah buhtan. Oh, yang tadi innal ladzina ja'u bil ifki tu? Itu sama juga, itu antara makna ifki. Kalau fitnah bab zina, baik qazaf. Oh, so fitnah ni dia ada cabang di dalam fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab tak ada makna tuduhan, tak ada. Langsung. Saya ada satu buku fitnah saja. Yang ulama karang dalam Quran dan hadis. So contoh kalau aku cakap orang tu telah fitnah aku, sebenarnya sepatutnya ditukar jadi perkataan apa? Buhtan lah. Oh, orang tu buhtan aku. Tapi tak apa sebenarnya. Kita boleh guna. Macam kolbu. Kolbu bukan hati. Oh ya Kolbu jantung. Boleh Google sekarang. Qaf lamba, gambar apa? Google sekarang. Qaf lamba, kolbun. Alright guys. Ni serius aku cakap, walaupun aku tak makan lagi sebab aku dah makan dah sebelum ni sebenarnya. Ni butter chicken paling sedap, serius. So, kita akan review sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. So, nama dia butter chicken salted egg. So, siapa yang suka butter chicken, siapa yang suka salted egg guys, semua pernah try rasa. Walaupun first time aku buat review macam dekat YouTube, rasa macam dekat jalan-jalan cari makan gitu. So, bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia pun dia bagi banyak. So, kalau kau suka pedas, dia ada dapat sekali dengan cili padi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya pedas cukup guys. Dia punya lemak butter chicken ni, butter sauce butter dia, dan rangup-rangup ayam goreng dia pun perfection guys. So aku nak bagi something special untuk korang. Korang boleh dapat ais lemon tea percuma. Macam mana cara dia? Bila korang dah order, korang just sebut kod JIPSAF, korang akan dapat satu ais lemon tea percuma. Jom dengar podcast sekarang. Google Translate. Dia macam English, saya kata heart. Orang Walaupun cakap, heart. You in my heart, tapi heart bukan hati, heart jantung. Jantung. Emosi kita bukan kat hati. Hati organ dalam yang paling besar. Patutnya liver kan. Liver. Yang emosi, jantung ke hati? Jantung. Kalau kita marah, bengang, sayang sampai sakit, apa yang diserang? Heart attack ke liver attack? Mana ada liver attack? Ustaz, saya ada nampak Ustaz baru-baru ni ada macam scientific research diorang tunjuk yang sebenarnya perasaan tu memang datang daripada jantung. Memanglah. Bukan hati. Kita dah silah. Betul saya nak tulis satu buku Melayu Wiat. Bukan Israeliat. Ustaz siap buku tu kita kena buat podcast. Lambat lagi sebab yang ni sebab yang ni pun tak siap lagi apa 99 sunnah rare. Okey. Jadi yang tu pun boleh Syed Aziz. Lepas ni lah insya-Allah. Maknanya kita dah salah faham. Tadi perkataan apa yang Yusuf tadi? Mula perkataan pasal mu'allaf. Mu'allaf tu. Mu'allaf ni kita fikir orang masuk Islam ni mu'allaf. Tidak. Mu'allaf ni kita bagi duit sebab nak jinakkan hati dia. Tak mesti orang masuk Islam. Zaman dulu ada tak yang masuk Islam Omar mu'allaf, siapa masuk Islam? Tak ada. Saya tak pernah dengar. Tak ada. So sepatutnya perkataan tu mu'allaf ni guna macam mana Ustaz? Cuba Untuk bayangkan. orang-orang yang kita nak bagi duit, dia lemah iman. Lemah iman. Contohnya Nabi bagi duit, bagi harta dekat orang yang baru masuk Islam ketika peristiwa Fatahu Makkah. Nabi bagi 100 unta sehingga orang Madinah cemburu. Dia kata haza qismun ma'dilafi. Ni ayat filem Piramli. Ini tidak adil. Kan cerita apa tak tengok. Itu ayat sahabat daripada Ansar. Dia kata ini unfair, tak adil lah. Kami tak dapat satu ekor unta pun. Nabi bagi satu untuk seorang. Faham. Sebab apa? Mereka bawa masuk Islam. Itu mu'allaf sebab mereka lemah. So orang yang layak diberi duit lebih kurang. Duit bukan kerana dia miskin tapi kerana sebab lain. Sebab lain. Dia lemah. Nak kuatkan imannya dengan bagi duit tadi. Jadi masuklah saya buat daurah tu, kita bagi duit, kita bagi program yang eksklusif lah. So kita semua ni, saya semua yang atas sebagai mu'allaf Ustaz. Mu'allaf lah. Yusuf mu'allaf saya. Okey Ustaz. Okey, saya nak berbalik pada Ustaz punya cerita tadi. Macam Ustaz boleh masuk PU Ustaz, Pencetus Ummah. Orang akan cakap, jangan masuk program-program duniawi. Duniawi dan agama jangan campur. Saya teringat lagi masa pagi tu serapan. Masa tu saya ada madrasah. Mengajar? Saya punya madrasah. Ustaz mudir lah? Mudir. Masa tu lah. Sekarang dah tak ada lah. Jadi saya pagi-pagi saya sarapan dekat sebelah madrasah tu. Dekat Melawati. Umur berapa sekitar ni time tu? Umur? Time tu? Tahun PU 2013. Sekarang 2005. 30 lebih lah. Time tu dah 30 lebih? Berapa sekarang kakak? Saya ingat 30 lebih sekarang. Lain macam saya dah tua dah. Macam DNA jauh tu kuat Ustaz. Itu belum nampak saya pakai baju bola. Itu 20 lebih.
Baju macam ni nampak 30 lebih. Baju bola, orang kata dah. Ustaz kalau main sukan nampak 20-an. Nampak 20-an Kalau baju sembahyang nampak 30. Saya dah 44 dah. Oh ya Ustaz Sama Fitri Yahya, Amri Yahya, sebelah lagi. Siapa Yahya lagi? Fitri Yahya 44. Amri Yahya pun 44. Mawi, saya plan letak nama anak saya Yahya. Kalau ada yang lain nanti. Amri Mawi pun sama tak? Umur sama saya. Oh ya ke? Fitri Yahya, Amri Yahya, Mawi, siapa lagi? Anak Ustaz Nabil sama. Ustaz Nabil Ahmad. Jadi Yahya Ibn Mu'in Ustaz. Yahya Siapa kan pasal mana? Itu ulama hadis. Oh, ulama hadis. Pakar hadis. Dia panggil ilmu, dia ada dua ilmu dirayah dengan ilmu riwayah. Yahya ni ilmu riwayah tentang sanad. Yahya Ibn Ma'in. Kalau Ibn Hajar dua dia tapau. Dirayah dan riwayah. Jadi saya nilai hadis lebih kepada dirayah. Riwayah saya tapi saya biasalah. Sikit-sikit. Yang piu-piu tadi Ustaz? Apa dia maksudnya? Macam pagi tu Ustaz tengah breakfast, betul? Jadi saya tengok TV, iklan tu. Dia buat keluar gambar Ustaz Azhar dengan Ustaz Kazim. Ustaz Azhar dia gunakan sebagai model time tu Maksudnya saya rasa Ustaz Azhar lah. Ustaz Kazim tu confirm. Maksudnya orang yang popular kan, yang menjadi satu fenomena. Sebab dia nak lahirkan fenomena tu. Jadi iklan itu first PU lah. Itu first season Ustaz? First season. Okey. Sebab itulah saya cuba. Alhamdulillah 4 peringkat lepas. Okey, sekejap Ustaz. Sebelum cerita spesifik Ustaz. Macam mana Ustaz boleh terkilan nak cuba masa tu? Macam apa dia punya push factor? Sebab saya pernah mengajar secara formal lah, sekolah swasta kan. Jadi saya tak minat untuk birokrasi sekolah ni kan, dia kena macam-macam lah sekolah kan. Jadi saya suka bebas. Jadi saya nak menjadikan ilmu ni menjadi satu tatapan semua orang. Bukan hanya fokus. Saya dah penuh kuliah saya. Maksudnya dah berkuliah dah ni? Kuliah dah penuh dah. Tapi saya rasa benda tu tak upgrade, tak boleh naik. Saya rasa kena cari sesuatu. Jadi saya carilah platform tersebut untuk ilmu ni bagi naik. Tapi masa ni dah ada ke ni Ustaz? Dah ada Imam Muda time tu? Dah kan? Dah ada dah. Imam Muda dah berapa season? Dah 3. Kenapa Ustaz tak try Imam Muda sebelum tu? Saya try juga. Oh, try juga jadi Imam Muda Muda? ketiga. Tak lepas. Sebab Inggeris saya fail. Oh, dia nak English Dia ada Inggeris. Imam Muda macam mana dia? Okey. Peringkat yang ketiga saya fail. Sudah ada 4 juga sepatutnya? 4 juga. Oh, sama kebanyakan program reality. Ini Astro Ustaz PU ni? Semua Astro. Imam Muda, Da'i bukan. PU. Da'i selepas ke sebelum PU? Da'i dia tak pasti, tapi dia lepas Imam Muda saya rasa. Dia serentak dengan PU lebih kurang? Dia serentak dengan PU. Oh, okey. So Ustaz musim pertama Ustaz pergi first stage dia check apa Ustaz? First stage ingat? First stage tu dia dua tajuk ceramah. Pilih tajuk? Dan ikut kita lah, dia nak tengok kita punya style ceramah. Okey. Lepas tu second stage tu saya tak ingat second stage. Yang ketiga tu dia bagi. Dia bagi tajuk tertentu supaya kita nak tengok. Kemudian dia ada sesi yang last saya tengok sangat dengan dua. Dia macam interview kan Ustaz tanya background gitu. Tapi yang Imam Muda macam mana pula beza dia? Imam Muda dia umum, ramai yang tengok. Dekat interview dia punya dekat Baitul Mal dekat Ceras tu. Uji bakat dia? Baitul Mal. Open uji bakat? Jadi ialah saya pun tak ada. Masa tu saya sakit, saya accident. Sebab apa? Tak main bola. Ligamen saya koyak. Jadi saya dengan keadaan pakai tongkat semua tu struggle sikit lah. So bila dah habis uji bakat and then dapat panggilan lah? Ya, dapat panggilan. Berapa orang Ustaz masa tu masuk PU? Masa tu 12. Saya dengan Rahmat backup sebenarnya. Oh, macam Mawi kan lebih kurang? Ya, dia cakap. Mawi kan backup kan? Patutnya kan dia orang dah tersingkir. Saya backup. Maksudnya dia nak 10, dia mesti ada backup. Saya rasa Zizan pun backup. Oh ya? Astro yang beritahu. Kata Zizan sebab dia backup, dia panggil sebab ada orang yang tak boleh masuk. Faham. Tapi saya bukan kerana ganti orang. Bila ada perkemahan, sebelum masuk PU tu, dia ada macam kumpul semua yang 12 orang tu di The Mines. Masa 3 malam tu, kami buat persembahan selalu kan. Jadi dia nak semua. Kata semua menarik kami, dia kata. Saya dengan Rahmat dapat. Kalau tidak, saya dengan Rahmat tak dapat. Oh ya. Yeah. Tak ada siapa pun yang tarik diri. Macam Zizan tu dia ada yang tarik diri. Jadi tak ada siapa yang tarik diri, kami masuk semua. 12 orang. Patutnya 10. So Ustaz ingat sampai Ustaz dapat nombor berapa? Saya first tu saya terus bottom.
Tak tersingkir? Tak tersingkir, bottom dulu lah. Bottom Okay. dulu. Sebab ialah saya pun kaku sebagainya. Jadi orang kata Ustaz kena cari benda yang lain. Kalau ceramah semangat ni semua semangat. Saya pun ambil, saya ni Jawa. Kena ambil lah advantage kejawaan saya tu. Yes. Lepas tu yang second tu saya tak pernah bottom. Sampailah saya tersingkir semifinal. Semifinal? Masuk berapa orang semifinal? 6. So tak tersingkir situ lah. dengan Siapa yang menang time tu? P. Hafiz. PU Hafiz saja saya nak google. Ada kadang dia datang masa Ramadan tahun lepas dia datang daurah. Kena tengok muka. Alah ni kan hari tu ada? Ada. Masa kita makan tu kan? Ada. Malam sebelum ada. puasa tu kan? Diorang ni memang dalam PU pun dia orang banyak refer saya, rujuk saya. Dia pun memang banyak belajar saya lah. Faham. Sebab tu bila Imam Muda Ashraf buat daurah ni untuk semua PU-PU ni lah. PU, bukan PU, Imam Muda PU Da'i. Dua kali dia panggil saya. Kenapa Ustaz tak try masuk Da'i masa ni? Masa tu saya tak ada lagi rasanya. Rasa PU. Ataupun saya tak pasti. Ben, adakah masuk ni umur Da'i sampai 30. PU memang PU sampai 40. So adakah masuk pencetus ummah PU ni literally mengubah kehidupan Ustaz 180 memang darjah? sangat mengubah lah. Ya Kalau tak kenal Yusuf lah. Yusuf lah. Okey. So saya ingat macam kalau menang je yang akan berubah, tapi kalau pernah masuk memang berubah terus. Memang untuk yang first year tu memang sangat luar biasa lah. Saya tak ada masa rehat. Johor, Singapura lah. Sarawak memang tidur atas kereta je. Ada orang panggil. Ya, panggil. Sebab ada 4 season. Season pertama yang paling meletup. Dekat 5 juta juga dia punya rating. Ni extra wasis ya Ustaz? Wasis. Sangat meletup. Jadi apa pengalaman yang tak dapat dilupakan? Pengalaman tak dapat dilupakan lah. Banyaklah, antaranya itulah masa dalam PU tu dia ada 2. Dia panggil orang Arab untuk tanya kita, orang Sudan ke mana. Yang kedua Hermantino tanya bahasa Jawa dengan kita. Itu semua on the spot, tak tahu. Hermantino ikan Jawa. Hermantino pun Jawa juga? Okey. Dia dipanggil tanya saya. Yang kedua orang Arab. Tanya bahasa Jawa? Tanya bahasa Jawa. So Ustaz Jawa lah? Agak Jawa lah. Ustaz boleh cakap Jawa? Boleh. Isa ngomong orang Jawa. Popo Ustaz? Orang Popo. Orang Popo Ustaz. Saya belajar kat Jawa Ustaz dulu. Oh Jawa? Saya belajar setahun je. Ambil apa? Alim ke apa? Jakarta. Saya belajar Nahu Kilat. Nahu Kilat? Nahu Kilat dengan, lepas tu saya ada pergi dekat, nama dia Pakis dekat Yogyakarta. Pernah dengar Ustaz? Pakis Yogyakarta, Nahu Kilat. Kemudian pergi gerabak ni pun macam dia sebelum orang masuk. Dia kan banyak kilat-kilat sana kan. So ada kilat fiqah 2 tahun, ada kilat Nahu. So kemudian saya masuk ke tempat yang nama dia gerabak, which is kita orang belajar macam preparation sebelum masuk Nahu Kilat ni. Fiqah kilat. Tapi fiqah kilat saya tak masuk hati membuat-buat untuk balik ke dunia yang nyata. So saya keluar. Itu last lah belajar kan? Itu pegunungan. Saya memang tak lah. Itu last tu? Lepas tu tak? Dari segi agama tu last lah. Lepas tu baru saya study ambil SPM. Masa tu dah habis lah? Alhamdulillah, sebab saya bila kita belajar madrasah, bila dah habis, memang kita punya senior tak ambil SPM, masuk alim 8 tahun ataupun memang pergi Indon. Indon ni sebab dia nak cepat dia selalu 3-4 tahun dah balik selalu. Tapi bukanlah master dia tak sama lah. Tapi aliran berbeza sikit. So saya pilih pergi Indon tu pun sebab saya nak ambil SPM, kerajaan tak bagi masa tu. Masa tu umur saya 16. Saya tak ada sekolah. So dia suruh kan? tunggu 18. Ustaz pun sama. Dia 18 saya ke? Apa dia? Saya tak ada SPM. Tak adalah, maksudnya macam Ustaz tahu 18 baru boleh ambil. Saya tahu sebab kan kawan-kawan. Saya ada madrasah. Tu kena tukar. Sekarang macam tu lagi Ustaz. Madrasah pun masa saya madrasah dia orang ambil SPM tunggu 18. Sampai sekarang macam tu. Saya rasa sampai sekarang. Kalau orang tu macam so saya sebab saya fikir time tu macam ni Ustaz. Saya fikir sia-sia dah habis cepat-cepat sebab kau kena tunggu 18. What's the point? Saya fikir macam tu Ustaz. Setuju ke? Maksudnya nak contoh kalau nak ambil SPM, what's the point untuk habis cepat kalau memang kena ambil umur 18 juga? Sebab dia tak nak sama dengan budak-budak sekolah. Kalau nak ambil 17, kau kena ikut sekolah macam biasa. Kenapa? Dia nak, kalau tidak semua tak nak pergi sekolah. Ambil SPM umur 17 ambil SPM sekali. Tak sebab dia. Saya rasa lah. Tak acik lah. Tak sekolah ambil 17 ambil sekali. Jadi kena ikut, nak ambil 17 mesti ikut apa dia punya lah. Saya ingat kan mesti ramai yang homeschool. Jadi yang tak ikut sekolah kena ambil 18 baru boleh ambil. Faham. Alright. So itulah pencetus ummah sampai ke mana Ustaz sekarang lah. Ustaz dah busy dengan kuliah lah sekarang. Ya kuliah. Okay Ustaz. So thank you so much Ustaz atas masa Ustaz spend dengan kita malam ni. UCAS walaupun tak dekat studio kita yang biasa,
And sebelum kita berakhir Ustaz, saya ada beberapa soalan. Okay. Kalau tak keberatan Ustaz Sila. Soalan ni selalunya tiba-tiba tiba-tiba muncul dalam minda. So okay, ni antara persoalan, ni personal punya question Ustaz. Saya rasa macam peperangan nafs tadi tu, jihad nafs, jihad akbar tu. Ya. Ustaz rasa macam berbaloi ke kalau kita macam cakap benda yang baik, berbaloi kita cakap benda yang baik tapi kita tahu dia akan efek niat kita dalam bercakap benda baik tersebut. Contoh, saya nak cakap benda baik dalam podcast, saya rasa macam so kau akan macam bukannya ikhlas pun, so what's the point, buat dosa ada lah. Ya, itu bukan kita seorang. Syekh Abdul Qadir Jailani saya sebut tadi kan. Bila dia meninggal, kawan dia mimpi. Jadi bila dia mimpi, dia tanya, ma fa'allah bi, apa yang Allah buat pada engkau? Maksudnya apa nasib dia di alam sana? Dia menjawab, tahat tilkal ibarat wa fanat tilkal isyarat ma yanfa'una illa raka'at narqa'a qabla subhi. Segala bicara-bicara kami habis, segala sharing-sharing kami jadi debu. Yang aku dapat manfaatkan adalah beberapa rakaat sebelum subuh. Oh yo. Maknanya kita sukar untuk ikhlas ketika kita bicara. Lagi zaman-zaman teknologi sekarang. Kalau kita dapat like banyak, tak seronok, mustahil lah. Tiba-tiba tak ada like, kita marah tak? Kecewa tak? Itu tak ikhlas tu. Sebab tu kita buat ni sebagai kerja. Cari kerja untuk anak isteri adalah satu kefarduan. Talabul halal faridah. Sebab ikhlas sangat-sangat sukar. Kalau dapat free, kalau mengajar free pun, kalau orang puji, seronok tak? Zaman dulu, bila mana kantoi dia dibuat amal soleh, apa doa dia? Allahumma qbidni ilaika ghaira maftun. Ni doa orang soleh. Ya Allah, cabut nyawaku, aku tak nak fitnah ujub, fitnah riak. Dia semayang tu, dia semayang kat rumah, tak nak orang tahu. Bila orang tahu, dia minta mati. Mana orang dulu, dia sanggup mati bila orang tahu dia beramal soleh. Kita mati-mati nak bagi orang tahu kita beramal soleh. Tengok dia punya perbezaan. Sebab tu saya mengajar, ceramah semua PU. Orang kata kau nak cari pabula, itu semua untuk kerja dan juga saya dapat sebat ilmu. Sebab sebat ilmu ni wajib. Nak lepaskan kewajipan. Kewajipan sebat ilmu dan juga kewajipan untuk suami isteri, untuk anak dan isteri. Sihat ke pemikiran macam, okey tak apalah kalau macam tu, aku tak cakap benda baik lah. Sebab tu itu menyembunyikan ilmu. Oh yo, Man kata ma ilman. Itu tak mesti ilmu agama je. Ilmu ni pula, perlu disebarkan. Fardu kifayah. Macam ni Ustaz, telan mati mati. Yeah. Telan mati luak pun mati. Jadi juga. kalau Syekh Abdul Qadir pun tak selamat dengan sharing dia, apa tali kita? Kita buat ni kerana satu hadis, man katama ilman, sesiapa yang sembunyi ilmu, aljamahullahu bilijami min narin yaumal qiyamah. Allah akan sebat dia dengan lijam, dengan tali kekang. Kalau simpan ilmu tu? Ya, sembunyi ilmu. Adakah like kena certain sebab disimpan tu tak boleh, ataupun tak apa sebab pun tak boleh simpan? Maksudnya kita kalau diminta untuk sampaikan ilmu, kita kena sampaikan. Walaupun ilmu dunia sekalipun. Cuma zaman sekarang ilmu ni dia ada kos lah. Untuk sebab kita sepenuh masa untuk ilmu tadi, kita perlu kos tertentu. Jadi kita tak boleh apa-apa, kita kena teruskan. Sebab ilmu. Macam Ustaz pressure Ustaz pressure jadi tempat rujukan orang. Setakat ni dah tak ada lah. Tak ada pressure. Tak ada pressure. Jadi apapun kita kena cari sesuatu yang kita dengan Allah. Itu pesan saya pada semua lah. Satu amal yang kita simpan untuk kita dengan Allah je. Untuk Allah je. Faham. Sebab tu Nabi sebut sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi memadam kemurkaan Allah. Sebab Allah nak privacy. Apa dalam Al-Quran sebut? Bermalam dengan Tuhan. Surah Al-Furqan, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang bermalam dengan Tuhan. Bagaimana? Sujada. Sujud, banyak sujud. Jadi kita kena, walaupun sehebat mana saya sekarang ni zaman fitnah internet kan, semua kita nak share, tolonglah kita kena banyakkan sesuatu untuk Tuhan saja. Hatta isteri kita pun tak tahu.
itulah yang tadi Syekh tadi, itulah yang selamatkan dia. Rukaiat beberapa rakaat yang dibuat sebelum subuh dengan Isteri Tuhan. pun tak tahu isu apa. Kita zaman sekarang isteri orang lain pun tahu. Lain macam Jadi ini zaman sekarang zaman fitnah. Sebab tu Nabi sebut dia ada 6 tanda kiamat yang besar. Udud sitan baina yaday sa'ah. Hadis Buraidah bin Hasib. Dia kata kira ada 6 perkara yang besar yang berlaku. Pertama, kematianku. Apa yang kelima? Fitnah dakhalat baital muslim. Kulla baital muslim. Fitnah yang akan masuk ke rumah setiap orang Islam. Jadi ulama kata fitnah tu internet lah. Sebab fitnah kita akan buat semua kerana orang. Bayangkan kalau podcast ni tak laku, tak adalah. Betul lah. Maksudnya itu tak apa, itu kerja. Aku buat ni kerana kerja. Saya masuk PU itu kerja. Aku nak dua lah, kerja dan juga kita nak sebar ilmu. Adapun kerana Allah kita buat secara sembunyi, kita tak ada siapa yang tahu. Kita bagi sesuatu yang orang tak, sesuatu yang kita bagi maklumat ilmu agama tanpa orang tahu. Maksudnya kita jawab soalan orang pun tak ada appreciate apa-apa. Maksudnya kita buat kerana Allah kena ada. Privacy. Sebab tu Nabi tegur sahabat-sahabat yang banyak sembahyang sunat di masjid. Tegur. Ayuhannas sallu fi buyutikum. Hei manusia, tolong sembahyang kat rumah. Fa inna afdhalas salah fil baiti illa salatal maktubah. Sebaik-baik sembahyang di rumah kecuali sembahyang fardu. Sebab benda yang dengan orang ni, kita memang kerja ni untuk kita lepaskan tanggungjawab lah sebagai ayah, sebagai hamba Allah Ta'ala, kena sampai ke ilmu itu. Dapat ikhlas tak ikhlas tu kita serah pada Allah. Tapi sebab mesti boleh jadi walaupun kita dah sembunyikan, kita tak ikhlas, boleh jadi juga. Boleh jadi. So tu yang kita jaga. Sebab tu ujub tu bahaya. Ujub tu dia tak perlu tunjukkan orang. Riak mesti tunjukkan, tontonkan amal. Ujub kita buat seorang-seorang pun kita rasa kita baik. Ujub. Faham. Sangat sukar. Ini side tangent juga, saja-saja nak tanya. Ustaz, kenapa macam sihir orang Arab ni lebih dahsyat daripada sihir? Apa sihir? Kenapa sihir orang Arab lebih dahsyat daripada sihir yang di Nusantara? Ustaz pernah dengar benda ni? Sekali-sekali soalan. Kenapa sihir? Saya dapat deja vu Ustaz tiba-tiba. Saya rasa macam dah pernah lalui benda ni. Tiba-tiba je. Okay, nak lupakan lah. Kenapa sihir orang Arab? Oh, sihir. Saya tak dengar perkataan sihir tu. Bukan sihir Ustaz. Saya dengar CEA. Kenapa sihir orang Arab lebih dahsyat daripada sihir kat Nusantara ni? Jadi sihir ni satu ujian lah. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah sebutkan, wa taba'u ma tatlu syaitanu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syaitina kafaru. Jadi sihir ni benda yang betul, benda yang betul lah. Salah satu daripada dosa-dosa besar yang al-mubiqat, yang merosakkan. Sebenarnya sihir ni diamalkan oleh semua bangsa dan juga negara lah. Kerana manusia ni dia ada sifat hasad. Kalau kita bunuh dengan secara fizikal, payah nak lepas. Polis sekarang lagi makin lama polis makin canggih. Manusia ni dia ada sifat cemburu, dendam, benci, permusuhan. Jadi sihir adalah cara mudah untuk dia buat tetapi tak kena. Dan saya tak pastilah Arab atau Melayu, tetapi mana-mana pun tetap dahsyat. Sebab saya pernah dengar ada perawat Islam yang pernah mengatakan kat saya, sihir orang Arab ni memang dahsyat-dahsyat sebab diorang sanggup go to the extreme in terms of ritual yang diorang buat. Tapi in terms of dari segi specifically kenapa Arab tu saya tak tahu. So Ustaz pun tak pernah dengar. Saya tak setuju lah. Oh, sama je semua basically. Sama je. Dia macam ni lah macam kita tengok, kita dah alami accident kat Malaysia ni dahsyat. Sebab kita dah nampak benda tu. Tapi benda tu hanya sekadar telahan, bukan kajian. Sebab dekat contoh macam Ustaz dekat Saudi kan. Ustaz dekat Mesir kan. Kat Mesir pun banyak Kristian kan. Banyak. Gereja sama besar dengan masjid. Kat Saudi? Kat Mesir. Mesir? Masjid besar, gereja sama besar. Oh yo. Masjid tak pernah orang ramai. Gereja kenapa Ustaz? Kenapa? Dia lebih kurang macam 60 juta rakyat Mesir. Kristian lebih kurang dalam Mesir 60 juta? Lebih kurang. Dululah, sekarang mungkin ramai lagi. Lebih kurang dalam 5 juta ke. Apa yang buatkan diorang lebih ramai daripada orang Islam Ustaz? Dekat sana? Sana memang sejarah ya, sejarah Kristian orang kuat kat sana. Dia start daripada Amr bin As yang buka pada tahun 14 Hijrah. Yang membuka Mesir? Omar yang
arahkan Amru buka. Sebenarnya dia lambat setahun, delay setahun. Peperangan tu delay setahun. Sebab apa? Omar tulis surat. Saya tengoklah dia punya ayat dia kan. Dia kata lebih kurang, aku dapati tentera-tentera engkau ini lambat. Aku merasakan ini adalah kerana kita sama berdosa dengan mereka. Kita menang disebabkan kita bersih dari dosa. Kalau kita berdosa, mereka berdosa, fair lah. Ikut senjata lah. Itu je. Kita menang dengan orang musuh kita dengan ketakwaan dan tiada dosa. Kalau kita berdosa, dia berdosa, fair. Tengok senjata siapa yang paling hebat. Jadi Umar tulis surat. Kemudian bila dapat surat tu, Amru pun dia muhasabah lah. Dia koreksi, maksudnya bersihkan dosa sebagainya. Terus menang. Sebelum tu kalah. Kalah. Setahun maksudnya. Islam ni dia cepat. Tentera yang bersih, tadi saya sebut dia kan, tentera Hunain, first half kalah. Sebab apa? Ujub tadi. Iz'a jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dia ada penyakit ujub yang menyebabkan Tuhan tegur, kalah. Sebab 30,000 tentera Bani Hauzan serang hendap umat Islam. Bertempiaran, lari semua. Jadi Mesir pun lambat setahun, Omar hantar surat. Dan akhirnya tahun 14 Hijrah, Amr bin As buka Mesir. Sebab itulah Islam bertapak di situ. Kalau zaman dulu tu diorang panggil apa Mesir, Ustaz? Itu Mesir kuno. Mesir kuno, dia macam-macam agama. Dia ada. Bukan, maksud saya kawasan tu. Orang Arab panggil apa? Tetap Mesir. Oh, Mesir juga. Mesir Zaman juga. Nabi SAW pun ada perkataan Mesir. Udkhulu Misra insya-Allah aminin. Oh. Mesir. Jadi dalam Quran itu kan? dalam Quran lah. Oh, ada perkataan Mesir. Ada orang Mesir. Maknanya daripada Nabi Yusuf pun daripada Palestin diperintahkan untuk datang ke Mesir. Bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf perintahkan Yakub dan keturunan untuk datang ke Mesir. Nabi Yusuf kan dia memerintah Mesir. Bukan memerintah lah, maksudnya dia jadi pembesar lah. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai penjaga khazanah bumi Mesir. Jadi dia sebagai menteri keuangan. So basically kita boleh argue, katakan Mesir ni kalau kita tengok dari segi DNA dia orang, banyaknya sebenarnya bangsa daripada bangsa Israel lah. Dia campur-campur lah sebenarnya. Ya, ada, maksud saya adalah limpahan-limpahan daripada darah yang sebab dia orang daripada Israel kan, daripada Palestin kan. Daripada Palestin ada, sebenarnya yang asal tu dia lain lah. Asal maksudnya yang sebelum yang Mesir kuno tu lain lah. Zaman-zaman Fir'aun. So maksudnya dia orang tu bukanlah Nabi Musa bukan Arab. Jadi kebanyakan Nabi memang bukan Arab, hanya 4 Arab, maksudnya Israel lah kan. Ya, Bani Israel. Yang macam jadi Nabi Musa pun Bani Israel. Bani Israel. Jadi mereka ni Mesir kuno, Yahudi dan macam-macam. So kalau Mesir ni Arab kuno. Sekarang kuno saya tak ingat Arab ke bukan. Faham? Okey Ustaz, saya ada satu nak share dengan Ustaz sebelum kita end. Ni dah habis soalan. Kita kesuntukkan masa sebab Jibril, alhamdulillah kita dekat Jibril sekarang. Kita just mengharap kita tidak di ziarah oleh Israfil je Ustaz. Jibril tak apa. Ke Ustaz lawak ni tak sesuai Ustaz untuk tonton kamu. Okey je Ustaz. Okey je. Saya suka Israfil ke Israel. Sorry. Israfil yang tiup kan. Sorry. Israel. Astaghfirullahalazim. So apa tadi saya lupa dah cakap dia. Ustaz saya nak share dengan Ustaz. Ustaz ada macam berminat ke pasal sejarah manusia zaman Nabi Adam ataupun zaman sebelum Nabi Adam dan sebagainya? Saya semua ilmu Islam yang berkait saya minat. Cuma kalau fokus yang tertentu saya kena baca dulu. Ustaz ada pernah dengar ke apa dengan maybe bahasa Kelantan dia sains-sains Ustaz, kawan-kawan Ustaz yang mungkin pakar dalam bidang sejarah sedikit tentang makhluk ataupun manusia sebelum Adam? Saya pernah dengar? Saya pernah baca, saya tak ingat lah. Okey. Adakah masa Nabi Adam AS turun, Ustaz tahu adakah memang at that time tak ada makhluk lain yang lebih kurang macam manusia tersebut? Jadi bila Allah sebut dalam Quran, kami nak jadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi para malaikat argue kan. Malaikat dia bila argue tu seolah-olah dah ada dah. Okey. Azza ja'alu, adakah kamu nak cipta? Maksudnya benda tu kalau
tak ada, macam mana malaikat argi? Itu perbahasan. Okay. Tapi untuk more saya kena tengok balik tafsir. Saya pernah baca. Faham. Kenapa saya sebut benda ni Ustaz? Sebab hari tu kita tak release lagi. InsyaAllah bulan depan. Antara podcast yang paling mind blown dengan penulis buku tentang sejarah manusia. So kita semua tahulah. Okay, mungkin kita argue tapi facts tak ada, which is dalam Quran sendiri malaikat macam argue pernah ada yang menumpahkan darah manusia kan. Okay, tak apalah. Okay, kita lupakan tu. Tapi persoalan terbesar, adakah masa Nabi Adam AS turun, kita ni sebenarnya turun di kala mana ada dah makhluk ni at the same time ataupun dah pupus? Itu kita tak tahu. Betul tak? So kenapa saya sebut benda ni Ustaz? Sebab ada point yang dia buat dalam podcast tersebut. Point yang dia buat is, kalau kita tengok DNA kita dari segi sudut sains, kita punya DNA dah tercampur dengan DNA makhluk-makhluk manusia yang serupa manusia ni di zaman ratusan ribu tahun dulu punya DNA yang dijumpai. Dan kita ada DNA tersebut yang lebih kurang sama. So dia cakap apa Ustaz? Dia cakap ada kemungkinan yang mana manusia ni boleh jadi hidup di zaman yang sama dan bersama dengan mereka membuatkan kita sendiri ni, kita yang sekarang ni adalah keturunan mereka juga, yang makhluk sebelum tu. Apa makhluk jenis tak tahu? Manusia. Sebab kan kalau kita tengok saintis, diorang punya kajian, diorang akan cakap kita manusia adalah homo sapien, tapi ada macam-macam homo erectus dan sebagainya. Kalau kita tengok DNA diorang ni, diorang jumpa ataupun diorang punya apa panggil lah, kalau kita jumpa dalam tanah fosil dia punya fosil tu memang bentuk macam manusia tapi berbeza sedikit. Contoh macam mungkin kepala dia besar sikit ke, dahi dia besar, muka dia panjang, tapi serupa macam manusia, tapi mungkin dia tak ada akal, wallahu alam. Tapi kenapa benda ni jadi point? Sebab dia relate kepada point yang mana kalau manusia sama manusia yang rapat, contoh macam kita punya anak kahwin dengan anak kita juga, dia akan ada kecacatan DNA kan. So disebabkan tu penurunan manusia tu boleh jadi dia turun di waktu yang sama supaya ada kurang kecacatan DNA yang berlaku, sebab dia tak boleh membiak dengan cara rapat. So dia akan membiak dengan yang lain ni, membuatkan kita yang sekarang ni adalah kita yang telah dicampuri. Apa komen Ustaz? Ustaz rasa macam ada logik behind it ke Ustaz macam no comment langsung? Saya menerima apa sahaja fakta-fakta yang tak bertentangan dengan Quran. Kalau selagi mana tak ada bertentangan dengan Quran, saya Ustaz memang tak pernah dengar ke memang manusia ni pernah hidup dengan makhluk lain? Memang tu tak ada langsung. Macam manusia hidup dengan makhluk lain? Makhluk yang manusia tadi tu tapi yang bukanlah keturunan Nabi Adam AS. tak nak dengar, first time dengar. So first, kalau apa pendapat Ustaz tentang point yang saya cakap tadi? Ustaz ada apa komen? Tak ada komen. Maksudnya benda tu masih lagi dalam logik je maksudnya. Logik lah maksudnya, tapi kebenaran tu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alright Ustaz, thank you so much atas masa yang kita spend malam ni. Saya appreciate masa yang spend dengan kita. So guys, macam biasa boleh komen kat bawah apa soalan korang. Ustaz, bila Ustaz siap buku Ustaz Roger, kita kena buat sekali lagi Ustaz untuk membedah buku. Ke Ustaz ada buku sekarang yang seronok yang kita boleh buat in the future? Mana buku lain lah. Yang dah buku ada saya lah. yang Ustaz rasa menarik untuk kalau kita antaranya tadi maksudnya tentang buku Ustaz sendiri lah maksudnya. Buku saya yang kat Mesir banyak fiqh lah. Yang Ustaz tulis sendiri? Tu fokus on fiqh lah. Yang last hukum patung dan gambar dalam Islam. Tapi satu buku? Satu buku. Apa yang buatkan dia tebal sangat Ustaz? Banyak hukum patung, bahasa kitchen, apa, patung maskot, gambar animasi, gambar betul, gambar tak betul, gambar berkenaan buku tu lah. And buku tu masih dijual sampai sekarang? Tak jual pun. Kat Malaysia je saya jual. Saya tak publish pun kat Malaysia. Oh, kenapa? Sebab itu bahasa yang terlampau complicated. Maksudnya ilmiah sangat. Saya nak di Malaysia nak lebih nak buat santai tu yang. So ni buku pertama lah kira? Tak, buku 3. Yang maksud saya kat Malaysia ni? Malaysia pertama. Pertama lah? Pertama lah. Oh, tak ada lagi kira setelah sekali? 15 tahun. Apa turning point nak tulis Ustaz? Yang mana? Kenapa nak tulis balik buku? Apa yang turning point? Saya memang dah lama nak tulis buku. Banyak sangat karya dalam komputer tu. Tapi semua tak jadi, hilang ataupun komputer rosak atau mana lah. Ataupun macam-macam lah alasan. Allah tak bagi kekuatan saya. Kadang-kadang yang dah siap pun ada. Buku antaranya saya pernah tulis pasal fake perubatan moden. Pun dah hilang mana dah. Tentang klon, tentang transplant. Pun saya tulis tu, kira dah siap lah. Tapi semua tak kemas kini, tak semak semula. Itu pun dah hilang mana dah. Itu masa saya mula sampai kat Mesir. Sampai kat Malaysia. Pasal 40 keistimewaan Nabi pun ada. Capal, itu pun dah tebal dah kat satu muka surat. Capal saja? Capal Rasulullah.
Salam. Ya. Saya suka cari tajuk-tajuk yang orang tak buat. Yang terbaru ni sunah-sunah rare lah. Saya cari yang sunah-sunah yang jarang. Antara yang tinggi view-nya dekat TikTok. Adakah anda suka makan sejuk atau panas? Nabi suka yang mana? Saya buat dia punya hook dia tu kan. Saya boleh teka Ustaz. Boleh saya teka. Saya tak tengok video tu. Tak dengar lagi. Apa dia? Sejuk. Sejuk lah. Betul tak? Betul. Saya bawa hadis lah. Nabi sebut abridu ta'am al-har fa inna ta'am al-har ghairu dzil barakah. Biarkan makanan itu sejuk. Kerana makanan yang panas itu tak berkat. Tak berkat terus. Tak berkat terus. Ghairu dzil barakah. Define panas Ustaz. Define panas. Panas ni maksudnya Nabi sebut dalam hadis dia sebut hadis apa Asma dia kata sehingga hilang dia punya wap dia tu. Selagi mana ada nampak asap-asap tu jangan makan. Faham. Panas tak apa tapi jangan nampak. Tapi saya logik bila kita makan tak rasa sedap sebab panas. Memang lah. Itu yang maksudnya nafsu kita biasanya akan bertentangan dengan suruhan-suruhan Allah Ta'ala. Biasalah. Alright, thank you so much. Alright, macam biasa Ustaz ada final words dekat viewer kita sebelum kita end. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Mudah-mudahan ada sumur di ladang, kita boleh mandi lagi. Kalau Yusof sudi dah lain dia punya pantun. InsyaAllah kalau ada rezeki pantun Jawa lah Ustaz, satu special. Pantun Jawa. Ada pantun? Ada? Tapi orang apa dengar? Wong wedok baju ni ketat melekat, Pak Haji nelok matanya bulat-bulat. Apa maksud dia? Orang perempuan pakai baju seksi ketat melekat, Pak Haji tengok matanya bulat-bulat. Betul Dan itu saya reka je. Okey. Dia campur-campur mix Jawa dengan Melayu. Alright, okay. Thank you so much guys. Macam biasa jangan risau Ustaz puasa tapi kita akan bungkuskan makanan untuk Ustaz untuk Ustaz Jamal buka puasa Ustaz. Alright guys, komen kat bawah apa soalan korang, siapa guest yang korang nak tengok next. InsyaAllah guys kita bakal berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. So kalau korang suka UCAS apa yang kita buat kat sini dan korang nak support, korang boleh join Patreon kita hanya RM10 je sebulan. Apa yang korang akan dapat? Obviously aku tahu ramai gila orang sekarang ni tak suka iklan kat YouTube. So banyak, boleh kata almost 10 minit aku rasa ada iklan. So korang nak tengok tanpa ada apa-apa pengacauan, interruption, klik link Patreon. Sebab apa? Sebab korang boleh dengar menggunakan Spotify. So bayangkan kau boleh dengar sambil tutup phone. Ada orang cakap, so apa guna kalau kau buat podcast yang kalau kau nak dengar kau bayar jadi membership RM10 sebulan, baik dengar kat Spotify. Masalahnya guys, orang yang boleh dengar kat Spotify hanya members UCAS punya Patreon sahaja. So kalau korang join, tekan link kat bawah, kau dapat support UCAS dan juga kau akan dapat minimum 4 episod baru. The best part, setiap episod yang kita akan release hari Selasa, korang akan dapat dengar sehari awal. So hari Isnin korang dah boleh akses. Kalau macam episod yang korang tengah tengok ni sekarang, members Patreon kita dah tengok sehari awal dah. And kalau korang dah join, korang nak dengar melalui Spotify khas untuk members UCAS tanpa iklan, boleh tekan link kat bawah. Jom kita sambung dengan podcast.